Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam podcast Secakir Cafe, episod yang ke-21. 22 22. Sorry. First time saya yang ingat episod, dia tak ingat. Biasa dia yang betulkan saya. Sorry, lupa. Episod yang ke-22. Bersama saya Tun Zain Adam Mukris. Dan saya, Bro Ahmad. Kembali lagi kita ke Secakir Cafe. Terima kasih kerana sudah sampai sepanjang perjalanan sehingga ke episod ke-22. Tun, apa khabar Tun? Tun datang daripada mana tadi? Saya daripada Kuching Fest lah tadi, Kuching Festival. So ada event kan, dia sampai 16 Ogos. So Kuching Fest, saya dah pergi waktu awal lagi tu. Basically yang viral dulu tu yang kat Sarawak orang ada berapi-berapi. Oh. Berapi-berapi ya, very viral sound tu sampai semua orang guna. Tapi waktu tu ada tempat tu yang lebih famous waktu tu is Pustaka. Masih ada ke kat Pustaka? Tak ada dah. Tak ada, dah habis Dia dah? ada timing tahun lepas lah, tahun lepas. Rasa tahun ni dipasang lagi. Tak tahu Di lah MBKS bulan- sekali dan juga di Pustaka. Oh ya, MBKS adalah dekat bahagian belakang area stage tu. Banyak lampu-lampu, scenery dia cantik lah dengan lighting. So macam mana Tun? Kuching Fest, how was it? Okay lah, crowded as usual semua. Dan ada persembahan. Makanan pun saya tengok bertahan lah. Makanan dia. Makanan dia semua. Saya pergi juga. Saya pergi tu hari apa? Tak ingat tu. Minggu lepas. Berapa hari dah Kuching Fest tu? Sekarang 31, dia start 22 tak silap. Minggu lepas lah saya pergi. Kami pergi minggu lepas. Lampu-lampu memang cantik. Memang kena pergi. Sedikit crowded. Tapi ianya masih lagi membuatkan gambar-gambar ada cantik. Instaable. Macam mana nak kata? Sangat sesuai untuk dipost dalam media sosial anda lah. So, try have a shot. Cubalah pergi ke sana. Selain daripada ianya sangat sesuai juga dengan anak-anak yang mau main taman permainan. Taman permainan memang banyak kat sini. Ada yang crowded. Dekat tepi tasik ya crowded lah. Belakang apa? Yalah. Belakang pentas ya crowded. Ada sebelah belakang sikit. Tepi balapan tu. Bukanlah dalam balapan, kat luar ya. Nak ya macam ada relax sikit. So saya cadang untuk saya parent-parent yang bawa anak-anak kecil-kecil. Boleh main buaian. Taman permainan yang agak Dekat selesa. stall pun crowded lah. Yang stall jangan cerita. Yang paling best, parking. Okay. Saya benci saya kan dah daripada jalan besar ya. Nak masuk ke perumahan sikit-sikit kat sikit masuk MBKS ya. Orang dah parking kanan kiri. Kadang-kadang yang ada four wheel tu yang naik atas tempat pejalan kaki tu. Kadang-kadang di divider pun ada juga di naiknya. So tu macam ni pengalaman Tun parking. Saya hari tu spend hampir 1 jam dapatkan satu parking. Last kali saya dah jumpa parking dekat dia punya ni lah track balapan tu dekat bahagian parking situ. Itu pun saya masuk tu pengawal tu kata, "Kami sik tahu ada kosong kasih nak try masuk je lah." Macam ni lah. So Tun macam mana? Kami rasa hampir 1 jam 30 minit kot pusing. Last ada parking dekat area M-Bank. Macam jauh je bunyinya. Baiknya dekat area food court ya kah? Boleh lah berjalan sikit lah. Dekat area M-Bank. Besar BKS. Sumpah besar. Tapi nak parking dalam tu macam the chance is too slim untuk dapat. Sebab orang yang dah sampai saya memang penuh parking bahagian dalam. Rela is working very hard. Terima kasih Rela yang menjaga tempat-tempat ya. Masa juga tim MBKS, of course. Tim MBKS pun semestinya ada. So Tun, sempat ambil gambar? Sempat sekali dengan video. Favorite tempat Tun dekat Kuching Fest tu, which one? Belakang stage lah. Belakang stage. Paling orang yang nak ambil gambar. Yang ada bunga sunflower banyak tu ada tangga. Macam-macam lah dia. Best place untuk gambar. Dan ada yang berdating juga. Apa? Berdating juga ada juga. Berdating memang tempat dating pun tu. Tapi lebih baik dating kalau sudah halal. Jadi insyaAllah Kuching Fest bila last date? 16 Ogos. Lama lagi. 3 minggu lebih. Hampir sebulan lah. Tapi sebelum birthday kami.
Nya habis sebelum birthday Bila kami. birthday kita? 15? No. Nya habis selepas birthday kami. Habis selepas. No. Betul lah sebelum. Apa ni? Pening birthday sendiri ni. Betul lah sebelum lah. Yang habis sebelum birthday kita. Which is your birthday would be selepas 16 Ogos. Okay, beres. Pandai lah cek tarikh ya. Apa tarikhnya? Boleh bocorkan sikit? Boleh. Boleh, okay guys. Saya pun sebenarnya tahu, so Air. you nak share lah, mungkin share, saya dah hadiah. Okay, so insyaAllah Tun, kita ada beberapa tajuk kita pada hari ini. Sudah tentu topik-topik kecil Tun lah yang lebih kuasainya, antaranya MBKS tadi. So apa lagi Tun selain daripada MBKS? Kecoh lah. Ada si video MBKS ya? Cek dah. Tak apalah. Kecoh lah. Tahun tu. Apa ya? Bulan tu je. Bulan ini. Formula One kembali ke Malaysia. Tetapi bukan dengan nama Malaysia Grand Prix. Tetapi Bahrain Grand Prix. Bahrain Grand Prix? Kenapa Bahrain tiba-tiba tu? Sebab dibuat di Malaysia tapi namanya Bahrain Grand Prix. Ada isu ke? Ada apa-apa yang sekarang kan di Timur Tengah kan masih pergolakan, perang dan sebagainya. Untuk keselamatan semua pihak, jadi diorganize lah di Malaysia lah. Jadi bukan Malaysia Grand Prix, jadi Bahrain Grand Prix. Dan Bahrain juga yang akan bayar segala kos. Kita cuma keluar berapa belas juta sahaja untuk maintenance cost, untuk track dan sebagainya lah. Itu sahaja. Selebih semua Bahrain yang akan bayar lah costing. Jadi macam mana tercetusnya idea untuk buat di Malaysia tu? Ada buat kajian kan untuk tak pastilah, tapi kita Sarawak, kita Malaysia, kita kira macam ambil offer lah. Nice. Sebelum Singapore Grand Prix, kita dulu. Lepas tu baru Singapore Grand Prix. Jadi untuk pengetahuan pendengar, kita pernah ada F1 Grand Prix sebelum ni. Cuma ianya dihentikan atas faktor kos. Yang di mana kita punya hosting, kos untuk mengadakan Grand Prix tu, dia tidak membawa untung ataupun rugi. I don't know about that. Dia costingnya hampir 1 billion lah. Almost 1 billion. Agak agak keras lah. Keras. Tu bahasa orang sekarang, keras. Kalau dia buat benda yang hebat, mahal. Ni bukan, ni hebat tapi hebat dia ni another level, keras. Okey, beres. Jadi terima kasih tahniah kepada Malaysia secara khusus. Dan kita ada video dia juga. Okey, so kita boleh tunjuk juga. Sekejap. Saya takut ada video ni dia jadi tuan rumah. Saya tutup video audio tu sebab takut copyright. So basically Bahrain bayar, Malaysia jadi tuan rumah. F1 pengumuman rasmi oleh Datuk Seri Anwar dijangka dibuat pada hari ini, which is dah dibuat pun. Saya rasa ini dah dalam seminggu lah. Almost 1 week lah, like 5 years 5 days ago. Sorry lah, dia macam time dia teringat yang last F1 dulu. 6 tahun yang lepas ke 9 tahun yang lepas Bahrain. So alhamdulillah lah. Sebab apa? Bagusnya dibuat di Malaysia. Of course tarikannya akan membawa pelancong-pelancong datang ke sini. Tiketnya dia punya, kalau dia kena buat visa dan so on, dia datang sini, duduk di hotel tempatan kita, duduk di homestay orang kita, dan dia akan bayar merancangkan ekonomi tiket. Kalau datang takkanlah tengok F1 je, dia akan raun lah. Pak kata orang Sarawak raun, jalan-jalan. Tapi orang Semenanjung sebut raun juga kah? Mana ada. Tak. Dia memang jalan-jalan je. Jalan-jalan. Okey. Bukan. Jangan start. Bukan, nanti kena claim. Okey, beres. Saya takut saya nyanyi tiba-tiba copyright strike. Faham. Suara lain benar. Okey, jadi insyaAllah ada tu nak tambah tentang Grand Prix F1 di Malaysia. Kebanyakan F1 driver, dia tak familiar dengan kita pun track. Sebab mostly driver belum pernah lagi try track Malaysia ni lah, Sepang ni. Adalah yang otai-otai dulu, Lewis Hamilton, Fernando Alonso. Yang lama-lama lah pernah berlumba lah di Sepang. Dan selebih yang baru-baru sekarang ni dia belum pernah lagi lah. Ada gambar kat sini track Sepang, saya nak tunjuk sikit walaupun ia hasil daripada basically ni lah.
Cantik juga tempat. Nak tahu tak inspired by apa? Inspired by apa? Bunga raya. Sepang 5 track. petal tu kan? Ya. Dan juga tengah tu adalah dia punya tu. Ya, warna kuning tu. Untuk dia punya ni lah. Reproduction dia punya apa? Tu lah. Budak sains awal tapi saya dah lupa dah term-term dia. Pollen grain terbang ke tempat lain. Nanti takut salah saya. Anda betulkan para saintis kalian. Aduh, apa dia? So inilah dia. Bunga raya, inspired by bunga Patutlah susah nak drive. So dia banyak lekuk. raya. Yes, memang. Tapi kalau kita tengok track lain, biasa famous buat kat mana tu selain daripada Sepang? Memang Sepang je lah kalau di Malaysia. Tak, negara lain. Oh, banyak. Itali. Yang Itali ada, di US ada, Kanada, Let's take US for China, USA Australia. F1 track. Sudah tentu dia ada lebih daripada satu saya rasa. Tapi kita try tengok Okay, so this is USA punya track lebih kurang. Dia bentuk dia macam ni. Dia banyak lekuk jugalah. Dia memang sengaja ke buat lekuk-lekuk tu supaya itu yang merah tu very dangerous. This part. Macam mana nak pusing tu? Kalau Tun dengan saya berlumba kat sini tu. Tak payah, kita lomba go-kart. Kita tengok. Go-kart. Go-kart. Dekat Sarawak ada go-kart kan? Ada. Kan? Dekat Matang. Serius ada? Ada dekat AL Mall, tu elektrik lah. Dalam mall. Dalam mall, rooftop atas sekali. Rooftop saya tak pernah pergi. Nanti boleh try lah. Saya ni suka juga berlumba tapi saya dah lah pandai gila kan. Go-kart ya. Saya pernah trauma. Bukan sebab saya terlibat dalam insiden. Why? Kawan saya dia pergi langgar, dah ada tayar tebal tu tau. Dia langgar. Tayar tu terjatuh, dia tergolek. Aduh, kesian dia. Dia sakit lah bahagian kaki dia, which is quite severe. Tapi tak adalah teruk sangat. Boleh masih boleh berjalan lah lepas tu. Jadi sebab itulah saya takut sikit nak naik go-kart. Tapi bila tengok agak excited lah. Cuma saya tahu pula kat Sarawak ada. Ada. Di atas tempat parking. Ya. Memang rooftop memang khas untuk go-kart. Wow. Memang track dia memang panjang lah. Boleh try. Mahal kot. I don't know. RM55. Boleh tahan lah. RM55. Orang bujang-bujang yang boleh lah try dapat gaji kan. Apa aku nak belanja? Jom kita pergi main go-kart. Cumiak lah. Okay, so next one tu apa dia? Selain daripada itu, dah kita bangga lah. Of course lah kita bangga dengan F1 lah yang akan diadakan di Malaysia. Cumanya adalah netizen Malaysia macam biasa. Tak ada ke tiket madani? Tiket madani. Oh, saya tahu isu ni. Tiket madani, dan tak semua perkara kita kena madani kan. Tak semua kita kena murahkan. I see. Jadi kalau kita ada banyak lagi perkara yang kita boleh madanikan. Berapa harga tiket yang paling murah? Ada tiket dekat situ juga. Boleh cek. Ada dekat video, ada dekat ni tadi? Ada. Bukan yang tadi, boleh dekat dalam ni ke? No, ada yang lain. Ada yang lain. Sekejap saya cek sekejap Tun silakan sambung lagi. Jadi ada banyak perkara yang kita boleh subsidikan, boleh madanikan. Tak semua benda kita kena madanikan. F1 is just a sport yang sukanya mahal, especially the ticket itself. Jadi inilah. Saya tutup suara dia macam biasa. Ini pada tahun 2017. Harga tiket pada tahun 2017. Dan 2017? 2017. Jadi kita akan compare lah dengan 2026. Masih ingat ke harga tiket ni? Yes. Hill Stand K2. Saya anggap dia macam hujung atas sekali tu kot, yang paling atas tu. Betul kah? Lebih kurang lah. Dia Grandstand, K1 Grandstand. Jadi makin dekat ataupun makin VIP makin mahal lah. Tapi saya rasa lebih tinggi lebih best kot. I don't know. Paling murah maybe tingkat bawah belakang sekali. Jadi isunya adalah bila kita nak semua benda kita nak subsidikan, semua benda kita nak murahkan, rugilah kita nak tanggung kos. Daripada kita tanggung berapa kos yang mahal yang boleh cecah ratusan juta, baik kita salur pada perkara yang memerlukan. Sebagai contohnya minyak ke apa ke, barang basah asas keperluan barang keperluan asas lah. Dan perkara-perkara lain. Jadi tak perlu pun kita nak madanikan harga ni lah. Tapi belum start lagi jualan tiket kan? Ongoing lah. Dan selain daripada itu ada jugalah isu berkenaan dengan
sukarelawan akan dibayar sebanyak RM60 lah. Jadi adalah komplain, apa ni RM60 je, kenapa tak 100 ke ataupun berapa ratus ke. Kita kena bersyukur kita dibayar. Kalau di luar negara tak ada pun bayar sukarelawan, boleh cek. Sukarelawan di luar negara untuk di F1 saja, yang game F1 ni tak ada bayaran. Untuk sukarelawan, mereka memang free of charge. Memang tak ada bayar langsung. Kita di Malaysia ni kena syukurlah RM60 termasuk makan, minum dan sebagainya kalau tak silap saya, dan ada akses untuk dalam F1 tu sendiri. Boleh pergi dalam F1 tu sendiri, ada access card. Jadi tak perlu pun RM60 tu okey lah for me. Kita ada pengalaman yang luar biasa. Harga 2017 tu rasa okey lah. 17 kalau 2017 tu yang kalau kita tengok ekonomi zaman dulu dengan sekarang, dulu harga murah lah dengan apa segala. Boleh dikatakan murah lah, tak macam sekarang. Jadi for me macam okay lah, quite reasonable. Sebab F1 ni bukannya sukan murah. Dia sukan yang mahal. Jadi tiket pun kena mahal lah setanding dengan sukan yang mahal. Jadi reasonable lah, quite reasonable. Kalau sekarang pun harga tiket nak cecah RM1,000 lebih ke berapa belas ribu ke apa ke, tak ada masalah bagi saya. Kalau harga tiket stadium untuk World Cup pun orang lain boleh mampu beli. Itu pun saya rasa mahal tu. Walaupun saya tak tahu tiket World Cup, saya rasa mahal. Kat sini ada orang share harga tiket yang tahun ni. Oh, dah keluar? Tengok harga dia. Saya main grandstand. Kalau kita nak compare, jom kita. Tapi grandstand ni memang yang paling mahal. Cuba kita ambil F grandstand 143, lepas tu yang dulunya F grandstand 169. Lebih murah lah daripada 2017 yang tahun ni. Lebih murah. Ini kalau kita tengok K1 grandstand 206. K1 grandstand 206 saya tadi. 2020 lebih murah. I think basically boleh kata semua harga tiket F1 yang tahun yang Bahrain ni, Bahrain RM20 lebih murah daripada yang 2017. Jadi kalau saya lah Tun reasonable dan logik lah pembahasan tadi tentang perlu kedibandingkan harga tiket. Kalau saya secara general yang mudah lah, saya kata Bahrain yang tajar, kita buatlah murah benar-benar kira orang Malaysia datang. Cemiah lah. Jadi kami rasa it's okay to be that way. Mun ditajar oleh orang luar. Tapi takut mun murah gila-gila, the future F1 Sepang yang akan dibuat, let's say lah kita direzekikan kita buat lagi, susah kita nak mahalkan balik. Satu lagi, kalau ikut logik akal je lah, nanti orang compare, kenapa murah waktu ni? Sekarang kenapa murah waktu Bahrain hari tu? Kenapa let's say 3-4 tahun akan datang kita buat Grand Prix sekali lagi kan? Kita tanggung kos. Sekda negara lain, sekda apa orang kata, ada sekda krisis perang lah. Sekda sponsorship, kita yang tanggung. Terpaksa mahalkan balik tiket. Susah rakyat nak menerimanya. So better jangan madanikan. For me. Dia macam ni lah. Bagi saya dia macam ni, simple. Apa dia? Kalau konsert pun boleh bayar 500 lebih, 700 lebih, 800 lebih, 1000 lebih. Ramai pula tu pergi konsert. So apa berapa harga tiket kalau ni Blackpink datang? I don't know lah. Saya tapi rasa beribu. Konsert tak pernah harga tiket murah. Tak pernah. Jadi apa hal nak compare F1 yang sudah tentunya sukan dah mahal dengan konsert yang entah apa. Konsert harga tiket dah lebih mahal. Baru-baru ini yang Oktober ataupun September, Green Day datang Malaysia kat KL buat konsert dan sebagainya. Berapa tiket? 300 lebih ke berapa tak silap saya lah. Dia ada buy on categories lah. Ada yang dekat dengan stage dan sebagainya. Jadi kalau harga konsert tiket boleh mahal, kenapa kita tak boleh mahalkan juga F1 race punya game ni? Sebab F1 race memang sukannya mahal. Betul. Tak boleh dimurahkan. Dan saya yakin, mahal macam mana pun harga tiket F1 tu nanti, rakyat Malaysia akan pergi. Rakyat Malaysia memang akan beli tiket.
So nak tak tengok ada. nak tengok contoh harga-harga tiket yang dikeluarkan oleh Boleh. ChatGPT lah. Contoh harga tiket kalau artis datang Malaysia. So this is it. Si perlu cerita pasal general tu, I will go straight to nama band sebagai contoh. Avenged Sevenfold yang lagu The Lonely World. Ni 300 hingga 700 ringgit. This is 2026 punya harga. Tapi ini tak kira lagi ni tu orang yang sengaja beli semua tiket tu dan dia jual balik. Itu mahal lagi tu. Itu mahal. Dia markup lagi harga tu. Biasanya kan, ianya akan berlaku pada band-band yang sangat terkenal. Ya. Tengok ni, Ungu ni yang Indonesian punya ni kan. Ungu 150 hingga ke 490 lah lebih kurang. Paling mahal sini apa? Tiara Fancon, I don't know. Saya kenal. Tun kenal ke Tiara ni? Saya tak tengok sangat yang Ni. Ini kalau artis antarabangsa yang besar, Coldplay. Viva La Vida macam episod sebelum ni Tun kata. Coldplay lah penyanyinya. Ed Sheeran. Jap. Harga tiket F1 yang paling mahal tadi berapa? 600. Itu pun main grandstand yang sangat cantik lah view-nya kalau tengok daripada atas. So kalau tengok di sini tadi, yang punya lowest is lebih rendah ke F1 punya tiket yang rendah. Of course hanya duduk jauh. And kalau tak silap saya, konsert ni tak ada tempat duduk kan. Yang macam ada bahagian tu kau berdiri lah kat siya. Ada yang bahagian diri, ada bahagian duduk. Tengok stadium, saya rasa stadium kat Malaysia ni ada yang duduk lah. Mostly selalu buat dekat Stadium Kerjaya. Ada tempat duduk lah. Ada tempat duduk ke? Ada atas sini. Tapi ada juga yang berdiri saya rasa. Ada banyak space kat tengah tu kan, mesti ada yang. Tapi dah nama stadium mesti ada kursi. Nama kursi. stadium mesti ada kursi. Jadi mungkin adalah bahagian-bahagian yang mungkin ada harga-harga tertentu lah. Contohnya A mahal, tempat B murah. Tengok harga Blackpink. Saya sengaja sebut Blackpink sebab memangnya kegilaan orang Malaysia pun sebenarnya. Tengok tu paling tinggi dapat 1888. Borneo murah lagi. Saya tiba-tiba saya bodoh. Tapi nak katanya ini harga official rasmi daripada portal website mereka. Lama susah. Kalau dibeli oleh leeches dan dijual balik, ini akan jadi 2,000, 3,000 sebab orang berebut nak beli. So sanggup. Orang beli juga. 5,000 sanggup. That is the problem. Sebab itu saya cakap sukan yang memang reasonable kena mahal pun. Memang dia patut harga tiket mahal. Tapi saya tak tahu lah ni perbandingan apple to apple ke tu. Ni artis. Itu sport. Ini pun artis juga. Artis juga. Taklah maksud saya artis yang buat performance macam nyanyi, berlakon dan sebagainya. Tetapi mereka pun boleh dikatakan atlet sukan yang kita boleh dipanggilkan artis jugalah, tetapi bahagian sukan. Betul. Jadi for me macam quite reasonable lah kalau konsert pun kita boleh bayar mahal dan sebagainya. Apa salahnya F1 yang sudah tentu sukannya mahal? Jadi tu apa orang kata penggulungan daripada saya berkenaan benda ni. Nombor satu, saya rasa wajar untuk pihak yang mengendalikan program ini, mengendalikan acara besar ini, dia nak turunkan harga madani. Saya rasa ianya bertuah untuk kita rakyat Malaysia lah. Tapi dalam masa yang sama, kalau dia kekalkan pun ataupun dia naikkan sedikit daripada harga 2017 pun, saya rasa sangat reasonable, sangat difahami lah. Tapi saya rasa harga tiket sudah pun ada dalam portal mereka ni, dah start jual dah pun. So, saya tak pergi F1. Tun pergi? Kalau ada rezeki, ada masa, kita orang tak Sarawak ada tu susah sikit lah. Tak ada kelas dan sebagainya, ada rezeki lebih, tak ada kelas, insya-Allah lah. Dia ada komitmen dengan tempat belajar dia, saya ada komitmen dengan tempat kerja saya. Jadi tak apalah, not the best time lah. Boleh tengok live lah. Tengok live. Mesti RTM dia akan masuk punya dalam ni, confirm. Yeah, for sure. RTM dah siarkan FIFA secara percuma last time. Kali ini mungkin lah kita. Kita doakan lah. RTM please. Okay. Tapi rasa-rasa tim mana yang menang? Saya tak ikut mana, tapi berdasarkan apa yang Tun selalu share kat status Tun,
tim Petronas yang Kimi Antonelli dengan tu salah satunya masuk ranking atas. Yang kedua. Ya. Mostly mereka dua kan dah. Ini yang last tournament punya kan. So kalau dia buat kat sini berapa hari tu? 3 hari lah, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Sebab ada practice one, practice two, qualifying qualifying punya lap. Lepas tu bawakan race day. Race day selalunya hari last, hari Ahad. Race dia. So berapa round biasanya? Race Dia depends dengan track tu sendiri. Ada yang 70 lap Ada yang depends lah. Banyak lap Dia depends dengan track tu sendiri lah. I see. Ada lap dia berapa puluh ke macam tu lah. Okay, jadi insyaAllah. Dan saya harap lah Mercedes akan menang. Mercedes. Mercedes. Team Mercedes. Sebab before ni Mercedes memang selalu dah menang. Lepas tu Ferrari. Baru-baru ni latest McLaren. Oh, McLaren is a brand kereta. Brand kereta. Yang macam cerita cars tu. McLaren warna merah tu. Itu McQueen. Lightning McQueen. Okay, sorry. Itu lain. Itu lain. Betapa jahilnya. Dan saya harap lah Mercedes akan menang. Lagi-lagi George Russell lah. Sekarang pun George Russell pun kereta dia dah geram pula. Hari tu last time Kimi Antonelli ataupun George Russell lah, kereta dia ada masalah, dia terpaksa. Ya. Sekarang dua-dua pun dah start masalah juga kereta. Dah ada time dia. Mahal. Dia punya kos kereta apa semua. Jadi kita berehat sebentar tu, boleh tu? Ya, boleh. Sebelum ke acara. Topik yang seterusnya. Jumpa lagi. Kembali lagi dalam episod yang ke-22. Dan seterusnya kita akan bergerak pada, bagi saya ni topik yang agak menarik lah. Dan ni pun agak quite recent, pada 24 Julai. Quite recent lah. 24 Julai 7 days ago lah, lebih kurang 6 hari. Dan topik ni berkenaan dengan PLKN 3.0. PLKN. Dan saya tak tahulah generasi itu dengan yang muda-muda ni tahu ke pasal PLKN? Of course lah tahu, tapi saya bersyukurlah PLKN yang dilaksanakan lagi sekali untuk new gen ni saya tak kena. I see. Saya keluarga saya pun semua tak kena, tapi saya berterima kasih lah kepada mereka yang terpilih oleh pihak authority tu. Terima kasih kerana mewakili kami lah. PKN jangan cari keluarga saya pula suruh pergi PKN, tapi nak katanya pada mereka yang lain, keluarga yang lain yang terpilih, terima kasih. Saya tahu kadang-kadang susah ada orang tak suka pergi PKN sebab dia, tapi ada orang enjoy. Bagi mereka belajar. And then of course PKN ni untuk apa sebenarnya tu? Bagi saya lah sebenarnya bukan tak bagus PKN ni, dan saya pun tak patut pun cakap alhamdulillah lah tak terpilih, tak patut pun sebenarnya. Tapi setiap orang dia ada minat lah, ada yang enjoy the program dan sebagainya lah. Saya pada itu PLKN ni jugalah melatih kita untuk lebih disiplin, lebih teratur dan sebagainya, dan lebih terurus lah. Lebih-lebih lagi menjelang kita nak dewasa ni. Yes. Jadi disiplin tu penting lah. Dan dalam PLKN ni kita juga dididik daripada pelatih-pelatih yang ada yang daripada background, daripada askar dan polis dan sebagainya. Askar lah mostly lah. Dan kita juga dididik untuk berkawat dan sebagainya. Dan bagi saya PLKN adalah merupakan program negara yang sangat baik. Lebih-lebih lagi kita nak didik anak-anak muda lah. Dan kalau kita nak bercakap berkenaan dengan kenapa kita perlu PLKN, tak perlu pun PLKN. Sebenarnya salah. Bukan Malaysia sahaja yang melaksanakan PLKN, malah negara-negara lain pun melaksanakan PLKN, tapi tak pakai PLKN lah word dia ada terms dia sendiri. Betul. Dan sebagai contoh negara jiran kita, Thailand, selepas sekolah menengah, selepas lanjut habis dia sekolah menengah, masuk dia punya sendiri punya PLKN. You pondan ke tak pondan ke, masuk.
Tak, kita bukan nak menghina orang yang lembut, tapi punyalah dia tak beri ruang dan peluang langsung untuk pelajar-pelajar, untuk orang yang remaja ni mengelat untuk mengelak daripada join masuk dalam program tersebut. Malah di Singapura mereka pun ada dipanggil terms national service, tak silap saya terms dia digunakan national service. Mereka juga tak silap saya tempoh lebih lama pada PLKN tu sendiri. Dan mereka tu nak tengok ke tempoh-tempoh boleh? setiap negara? Boleh. Saya boleh tunjukkan di sini. Jadi basically cuma yang Malaysia tu agak berbeza lah sebab kita asyik berubah-ubah tempoh kita tu. So kita skip Malaysia. Turki 5 ke 6 minggu. Tapi saya rasa lebih lama. Tapi tu latihan asas. Biasanya mereka lepas habis lise, lepas habis high school, mereka akan pergi. Tapi kadang-kadang ada je yang pergi masuk universiti dulu, lepas tu baru dia ambil askerlik ataupun latihan ketenteraan. Singapura macam Tun kata tadi, ni 3 bulan lah, 3 bulan 3 minggu macam tu lah. 9 minggu hingga 17 minggu. 1 bulan 4 minggu. Jadi 4 minggu tu dalam 4 bulan pun ada Singapura tu. 4 bulan lah. Ataupun 2 bulan lebih. 2 bulan lebih 9 minggu tu. 4 bulan lah kira ambil. Dinamakan sebagai BMT, Basic Military Training. Indonesia 5-6 bulan. Lama juga Thailand habis apa tu? Habis pada sekolah menengah memang akan national service dulu lah. 10 weeks. 2 bulan 2 minggu. 2 bulan dan 2 minggu. Korea Selatan 5 minggu, 1 bulan lebih lah. 1 bulan 1 minggu dah. Saya teringat dulu, saya ada satu artis yang saya minat dulu waktu saya kecil lah. Nama dia MC Mong. Macam mana kena? MC Mong. Dia ni artis lama ni. Dia apa yang dia buat? Dia macam patahkan gigi dia sebab dia tak nak join latihan tu. Tapi kantoi akhirnya sebab kat Korea kan budaya cancel artis ni, cancel sangat kuat. So dia macam kami orang kena pergi, kau si pergi sebabkan dengan helahnya lah. Jepun 2 hingga ke 3 bulan, China 3 bulan, Taiwan 8 minggu. Amerika Syarikat lebih kurang hampir 3 bulan. United Kingdom 3 bulan 2 minggu. Ada banyak lagi sebenarnya. New Zealand, Israel. Israel. Negara berperang tu. 4 bulan ke 8 bulan. Tapi mereka dikatakan pengecut juga di medan perang. Semua duduk jauh. Hantar drone, hantar apa. Jerman 3 bulan. Macam-macam lah. Banyak nak sebut ni. Tengok sendiri Okay Tun, apa yang kita boleh simpulkan daripada sini? Jadi tak adil lah untuk kita cakap apa hal nak PKN ni dan itu. Negara lain dah praktis benda ni dah lama. Dan tujuan ni untuk mendidik bangsa muda dia lah, orang-orang muda dia supaya berdikari, disiplin dan untuk pengenalan berkaitan dengan peperangan lah. In case kalau negara mereka ataupun negara kita sendiri dalam kekacauan ataupun involved in war, jadi kita adalah basic kita sendiri macam mana nak disassemble pistol dan sebagainya ataupun assemble pistol dan sebagainya dan training dan sebagainya. Itu semua dilatih. Dan juga selain pada itu pun kawat pun kita pun dilatih. Jadi bagi saya kita tak keluar duit. Makan ditanggung dah semuanya, dan ada allowance. Tak silap saya ada allowance. Ada. Jadi kenapa kita nak banyak jangan tanyalah sebab kami tak tahu. Jadi kenapa kita nak mengeluh? Untuk kebaikan kita jugalah. Dan adalah juga yang bercakap bunyi beginilah, dia cakap, aduh hitam lah aku, aduh inilah. Simple, ada duit jalan. Dia dalam dunia ni tak ada masalah apa-apa pun. Once kita ada duit, memang semua benda akan jalan. Kita boleh je buat kos rawatan, kosmetik dan kosmetik punya rawatan dan sebagainya. Janganlah ambil yang chemical dan sebagainya. Dia ada dia punya way yang elok dan sebagainya, produk-produknya. Jadi tak ada apa-apa masalah. For me tak ada apa-apa masalah. Dan kebaikan untuk negara kita jugalah. Jadi nak tengok ke pengumuman rasmi daripada mana ni? Ini daripada media Seismic.
Tapi dia dah simpulkan lah. Terima kasih page tersebut. Jadi PLKN 3 akan melibatkan lebih 200,000 pelajar. Ini macam bilangan graduan SPM ke? Ingat tak? Dia macam 200,000 lebih kan? 300 lebih ribu, 400 lebih ribu lah. Tak silap saya. Cap 200 lebih ribu tu orang yang tak sambung kan? Nanti kita check balik. Tapi bilangan orang yang ambil SPM ataupun graduan SPM lebih kurang, this is half amount ataupun, sebab last time saya ingat kita pernah bahas tentang berapa ramai orang yang tak menduduki SPM ataupun macam tu lah, dia fail ataupun dia tak sit for SPM. Okey, jadi bermula 2027 next year. Program latihan negara PLKN 3.0 dijangka memasuki fasa lebih besar pada tahun depan. 200k pelajar. Pelatih bakal terlibat menerusi pelaksanaannya di IPT awam serta kem-kem latihan di seluruh negara. Timbalan Pertahanan Menteri Adli Zahari berkata pemilihan peserta akan dibuat menerusi 2 kaedah, sistem balloting and penyertaan secara sukarela. Pernah tengok tak yang kat mana Thailand ataupun kat mana dia macam kena ambil kad. Whether dia terpilih ataupun tak. Dia kena ambil kad hitam ataupun kad merah. Ya. Kalau dapat kad hitam tak perlu join. Kalau dia dapat kad merah dia kena join. So adalah orang muka kecewa apa semua kan. So this is mempertahankan agama pula. Mempertahankan negara ni is actually if you are doing it untuk mempertahankan agama, tersungkur, terkorban, ianya dikira syahid sebenarnya dalam kepercayaan agama Islam. Syahid ni macam straight you go to satu heaven lagi dia memupuk semangat patriotism lah. Patriotisme kita kepada negara kita sendirilah. Jadi sistem balloting, saya rasa sistem balloting tu lebih kurang macam yang saya kata tadi lekut. Tapi kita di Malaysia tak ada. Sistem balloting ni macam dia pilih secara rawak jugalah. Dan siapa yang sukarela nak join, you are welcome to do so. Next, bilangan pelatih dijangka akan terus meningkat secara berperingkat selaras dengan ketersediaan dan kesiapsiagaan kem latihan, tenaga pengajar dan infrastruktur. Yalah, kadang-kadang kita tahu ada kem-kem PLKN lama dulu dah terbengkalai ada. Betul. Sebahagian lah, saya tak tahu berapa banyak. Tapi kat Sarawak ni kalau sekarang ada kem Putra, dulu kem PLKN dah ditukar menjadi satu pusat training ataupun pusat camping. Ada juga homestay ataupun chalet-chalet yang boleh disewa di situ. Yalah, antaranya mungkin saya rasa kat Sarawak akan dibuat di situ juga. Mungkin yang swasta pun akan dibuat juga. Wallahu a'lam, kita tengoklah. So, Tun, ada satu benda yang saya nak tunjuk sebenarnya. Ada. Berkenaan tentang negara lain lah yang wajib seek join ataupun yang sukarela je ke. So, saya nak tunjuk di sini tu, which is di Malaysia, kat sini dia tulis sukarela lah. Memang ada sukarela, tapi ada juga sistem yang pilih secara rawak. So, Tun dengan saya tak terpilih. Kami ni bila berperang, kami mati dululah sebab kami tak pandai guna pistol. Tak, kita lari dulu. Kita lari dulu. Wallah. Hidup tak hidup tu adalah belakang cerita. Kita lari dulu. So, Turki wajib. Yes, memang kat Turki wajib. Semua orang pandai. Orang Turki ni dia semangat jadi askar sebenarnya. Jadi tak ada hal lah. Singapura wajib. Sebab Singapura kan sikit. Kalau tak train semua dia orang, buat training, military training pun dekat bandar tu sendiri. Dia mana ada tanah, dia kecil je. I see. Dia boleh tumpang Malaysia. Korea Selatan semua wajib. Korea Selatan ni yang South Korea lah. Yang anyong saya bukan yang K-drama apa K-pop semua datang dari situ lah. Bukan Korea Utara. Bukan. Itu Kim Jong Un. Taiwan wajib. Itu terlebih wajib tu. Israel wajib. Memanglah wajib berperang kan. Thailand separa wajib. Ini saya lelaki lelaki sahaja. Cabutan. Sistem cabutan jika kuota sukarelawan tidak mencukupi. Nya open tu sukarelawan. Si cukup bukan sistem cabutan. Nanti merah. Sedih betul lah. And the next, Indonesia sukarela tiada kerahan wajib pada masa ini. Tapi saya tak tahulah ChatGPT ni
exact ke tidak, nanti boleh komen lah di bawah. Jepun sukarela, Amerika Syarikat sukarela, United Kingdom sukarela, la. Russia wajib. Negara yang besar ini, yalah, mereka ni dalam keadaan perang juga kan, Russia kan. So Malaysia, apa pendapat anda penonton sekalian, pendengar sekalian? Saya rasa sistem yang sedia ada ini, yalah, kawasan Southeast Asia ni tu belum lagi dalam keadaan krisis peperangan, dan saya harap tidak akan berlaku lah. Tapi tidak salah untuk kita bersedia, tidak salah untuk kita bersedia. Tapi adakah Tun rasa kita perlu wajibkan kepada semua orang Malaysia, ataupun sistem yang sedia ada ini sudah cukup baik? Bersedia sebelum terjadi. Bersedia sebelum terjadi. Maksudnya, dulu kita pernah ada bukan satulah, ramailah pihak ni. Kalau kita nak tambah aset ketenteraan negara, ramailah kecoh cakap, kita bukan nak pergi berperang. Malaysia tak ada pergi berperang dan sebagainya. Bagi saya, kita kena bersedia sebelum kita masuk ke perkara tersebut. Dan kita tak tahu future macam mana. Memanglah sekarang kita cakap Asia aman damai, Malaysia tak akan terlibat. Tetapi in future, who knows? Tak ada siapa yang tahu. Dan untuk cakap kita tak akan terlibat, dia Tuhan ke tahu kita ni tak terlibat langsung. Jadi kita kena bersedia. Walau apapun benda terjadi, kita kena sedia. Mantapkan sistem keselamatan negara, menambah aset ketenteraan dan sebagainya. Kita kena upgrade dan maintain aset-aset ketenteraan yang kita ada sekarang lah. Sekarang pun kita dengar aset-aset negara kita ada yang bermasalah, ada yang kurang dan sebagainya. Itu pun disebabkan kos penyelenggaraan itu sendiri yang saluran dia, dana dia tak cukup lah, dan pasal yang mahal dan sebagainya. Selain daripada itu, untuk rakyat kita sendiri, bagi saya kalau boleh, selain daripada kita, memanglah sekarang sukarelawan, sukarela. Tapi bagi saya, walaupun saya tak minat dan sebagainya, kalau boleh wajib. Kalau wajib. tak ada masalah kesihatan, kalau tak ada perkara yang menghalang kita untuk join lah. Dia bukannya untuk sesiapa, untuk diri kita juga. Untuk negara. Untuk negara kita juga. Untuk bangsa kita juga. Untuk agama kita juga. Jadi bagi saya tak ada perkara yang membolehkan kita untuk cakap say no. Especially kita di Sarawak dan Sabah ni lah tu. Sabah kita sudi maklum kejadian di peperangan dengan Kesultanan Sulu kan. Geng-geng yang kat belah Filipin lah, kepulauan sana serang di apa nama tempat tu lupa dah. Lahad Datu. Peristiwa Lahad Datu, ada movie berkenaannya. Sarawak pun yalah, kita memang berbaik dengan Indonesia sekarang. Tapi border ataupun sempadan harus dijaga, dan kadang-kadang sempadan tu yang buat hal bukan negara Indonesia. Ada golongan ekstremis ke, ada golongan yang tak betul kan. So keperluan kepada kemahiran itu saya rasa amat wajar untuk semua rakyat Malaysia untuk mengetahui at least basic knowledge of basic. Penggunaan senjata, penggunaan benda-benda yang crucial waktu peperangan. Begitulah. Dan bukan kita nak berperang pun. Kita kena bersedia sebelum terjadi. Expected the unexpected. Kita kena jangka perkara kita, sesuatu yang kita tak boleh jangka. Jadi inilah bersedialah. Bukannya ada pernah lah dulu kecoh. Tak ada keperluan pun kita nak upgrade aset negara. Tak perlu pun kita nak menambah aset negara, beli mahal-mahal dan sebagainya. Kita bukan nak berperang. Ada juga yang kita bukannya nak pergi berperang pun. Malaysia bukan nak berperang pun. Memang kita tak berperang, tapi kita kena bersedia sebelum perkara terjadi. Sebab bagi saya lah, kita kena seimbang. Sesebuah negara, dia harus, sudah tentu orang yang bercakap tak perlu tu, dia rasa kita ni dah cukup baik dalam diplomasi dengan semua negara kan. Tapi ada kalanya kita dizalimi dan dianiayai. Sebagai contoh, kita punya kontrak kita dengan New Zealand, apa negara halan tu? Negara Sweden. Sweden negara halan tu. Halan Norway, salah. Norway. Bukan Netherlands. Bukan.
Netherlands tu Belanda. Yang Norway, yang kita merah setuju tu. nak beli Ya. senjata tapi dia cancel kan. Sebab dia nak prioritize negara lain, which is maybe Amerika kot. So, Amerika sekarang dah kekurangan aset ketenteraan untuk dia berperangan Iran lah. Ada keluar news baru ni. Dia terpaksa postpone perang dulu sebab dia tak ada ammo untuk. So tengah genjatan senjata ke ni? Tak pastilah, tapi tak silap saya masih ongoing lah. Cuma Iran dia tak bom base military dekat negara mana, tak silap saya. Okey. Jadi itulah dia. Jadi sebuah negara kena seimbang, iaitu dia perlu ada diplomasinya dan dalam masa yang sama dia ada kekuatan ketenteraannya. Bukan sebuah negara lah Bukan kita nak tanpa berperang ketenteraan. Kalau nak search kat Google negara mana tak ada tentera, mungkin ada kot satu dua, but very minimal, sangat-sangat minimal. Dan yalah, itu adalah satu keperluan. Yes. Walau benda ketenteraan ni memang mahal tu. Dia memang mahal. Entah berapa ribu juta bilion dah kalau belanja oleh Amerika dengan peperangan mereka dengan Iran. Walhal mereka yang initiate kan. Yes. Okay tu, ada apa-apa gitu? PLKN? Ya, good luck lah untuk peserta-peserta PLKN. Saya rasa pelatih pun akan dipilih juga, tak silap saya. Terima kasih pelatih. Jadi good luck lah untuk semua dan saya harap PLKN ni dia bukan hanya satu batu loncatan yang hanya sekadar begitu sahajalah. Dan ianya akan kekal terus kita praktiskan sampailah bila lah. Jadi basic knowledge ni penting lah walaupun kita berperang dan sebagainya, tapi juga mendidik kita berdisiplin, lebih teratur, lebih terurus dan sebagainya. Okey, baik. Jadi kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Kembali lagi ke Secangkir Cafe episod yang ke-22 bersama saya Bro Ahmad dan saya Tun Zainal Mukris. Sekarang kita akan membicarakan tentang seorang tokoh yang baru sahaja bersara. Bidang pekerjaannya bukanlah satu bidang yang kita boleh pandang sebagai sebuah bidang yang picisan. Ianya adalah satu bidang yang perlu pengorbanan dan kita tidak tahu apa yang diharungi oleh mereka yang berada di bidang itu, tidak lain dan tidak bukan, iaitu bidang kepolisan lah. Kepolisan. Sangat mencabar saya rasa. Sangat-sangat mencabar dengan dia punya budaya, dengan dia punya jenayah-jenayahnya dan sebagainya. Tun, boleh cerita sikit Tun sambil saya tunjuk siapakah tokoh ini? Dan kita di Secangkir Cafe ni ingin mengucapkanlah selamat bersara kepada Timbalan Ketua Polis Negara, iaitu Tan Sri Ayub Han Maidin Pichai. Kenapa nama dia Maidin? Dia memang ada ni lah, dia punya nama family ke apa ni. Ayub Dan Han Maidin Pichai. kita ucapkan semoga maju jaya lah. Dan saya dengar Tan Sri sendiri dia nak buka kedai mamak, nak menebar roti canai. Dia boleh buka kat Maidin. Dan beliau ni sangat mahir lah menebar roti canai sebenarnya. Memang sangat mahir. Saya dah tengok beberapa klip video pada beliau 35 tahun berbakti. Lama tu. Dalam satu bidang. 35 tahun dalam satu bidang. Jadi kita berikan selamat bersara Tan Sri. Semoga penerus yang akan datang kepada Timbalan Ketua Polis Negara ini juga melakukan menyambung legasi yang telah diturunkan oleh Tan Sri, sama baik ataupun lebih baik, insya-Allah. Tun? Dan tak juga lupa selain pada kita menyambut, mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri Ayub Han sendiri, kita juga ingin mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada pahlawan-pahlawan yang pernah bergadai nyawa dan sebagainya di Sarawak. Jadi kita ada sedikit liputan video untuk ditayang di sini. Dan hari ini Nama merupakan saya Emilia Skata, anak Yunus.
Saya masuk polis Pos ya? dari tahun 6. Apa dia tu? Dan video ya boleh lah. Video ya sambil-sambil? Sambil tapi post lah pun voice semua. Oh, okey. Jadi kita ingin mengucapkanlah kepada pahlawan-pahlawan kita yang berjuang untuk menentang komunis pada Dapat tahun sinar lalu. suara tu Tun? Saya jaga Tun cakap dulu baru saya tanya. tahanan Tak, lah. just post ya sebenarnya. Pause. Ah. Oh, pause. Okey, beres. Jadi Kesian pula saya pause kat sini. Sekejap. Jadi kita ingin orang mengucapkan terima tahan. kasih lah kepada pahlawan-pahlawan Sarawak, itu polis-polis lah ataupun kita kenali sebagai ranger tak silap saya. Siapa pahlawan tu? Polis sahaja ke? Dan yang menentang komunis lah pada waktu tersebut. Oh, jadi kita di Sarawak kita panggil Sarawak Ranger. Sarawak Ranger. Ah. Kau tak silap saya, TYT. Yes, kita yang sekarang ni pun terlibat sama kan? Beliau pernah menentang komunis itu sendirilah. Sebelum tukar bidang ke politik lah. I see. Menarik. Dan hari inilah sambutan penghargaan kepada pahlawan-pahlawan tokoh di Sarawak ini. Hari inilah pada tarikh 31 Julai, hari Jumaat. 31 Julai. Nak tengok video tu sampai habis? Oh iyalah, boleh Okey, lah. jom. Ucapan Agnes kata anak lagi. Saya masuk polis dari tahun 68 bulan 10. Saya 1964 kita jaga baru orang membentuk tahanan Malaysia lah. di Sibu dari tahun 60 tu tahun 73 sampai ke di Sibu tahun 90. Lepas tu saya balik Seriaman, balik kampung sendirilah. Saya pencen di Seriaman. Masa tu di Seriaman saya ikut bos saya pergi hutan macam-macam itulah apa nama tu, ambil orang yang dalam hutan tu sidak komunis nak nyerah diri. komunis banyak guna Lepas serangan tu, gerila. nyerah diri, dalam dia orang hutan banyak Jadi tu. dia Saya tiap-tiap Bom dan pegawai orang kidnap. bawa saya pergi Lubuk Hantu, Jadi tu yang banyak operasi mereka di Hantu, hutan, dan Sarawak pun banyak hutan juga lah. Black area kita panggil nama lah, ada tu? kawasan-kawasan black area lah. Kawasan Pantuk lah, banyak tu kawasan Pantuk. Lepas tu saya tugas balik ke Seriaman lagi, terus jaga dia orang. Saya yang mana ada kena tangkap, dia orang panggil saya. Mana orang ada yang kena tangkap, panggil saya. Lelaki perempuan sama. Itu kuarter nombor 4. Ada tak pengalaman yang Puan suka lupakan, macam dia orang memberontak ke ataupun pernah mengancam nyawa Puan ketika menjaga Tidak ada. Dia orang bagus. Kalau dah kena tangkap, dia orang bagus. Dia suka nak berkawan dengan kita. Minta nasihat. Dia orang macam mana dia apa nama? Kira udah cakap nak salah. Macam tu lah. Jadi kiranya itu saya rasa kalau state boleh spawn sedikit allocation untuk buat satu movie berkenaan tentang komuniti Sarawak. Boleh agak-agak cantik juga kan, dan kita juga tahu TYT juga orang yang berada di bidang itu juga Yang telah pernah terlibat sama lah. untuk usaha ke arah kemerdekaan Sarawak, dan juga kita nak bergabung dengan tanah Melayu dan menjadikan ia sebuah negara tercinta Malaysia. Ya. Antara faktor yang saya baca buku teks dululah kalau saya ingat. Ui, masih ingat? Satu je saya ingat. Ada 4 faktor kita gabung ni kan. Ya. Antaranya adalah untuk mengurangkan ataupun untuk membasmi pihak komunis lah. Jadi alhamdulillah Malaysia dan juga Sarawak, Malaysia bersekalikan dengan wilayah Sarawak. Alhamdulillah dah tak ada dah kan benda-benda yang macam pengeboman, Tak ada dah. kidnap, orang tangkap orang Cumanya ni. ada
bom-bom lama lah. Bom-bom lama? Apa maksudnya tu? Kira macam bom yang Puing api apa? apa yang ada dalam hutan yang tak pernah meletup dan sebagainya. Yang ditanam dalam tanah ke? Ada yang dalam tanah, ada yang bom memang sebomnya Uish. yang tak pernah meletup. Adalah ada di pada waktu Perang Dunia Kedua ke. Lama dah tu. Lama dah. Ada yang zaman komunis semua. Itulah kena hati-hati juga kita dekat hutan ni. Saya kita berjaga-jaga dengan binatang buas ni, kita kena jaga-jaga jugalah. Takut-takut ada peninggalan. Dari kita hotspot dululah. Jadi selamat Hari Pahlawan kepada mereka yang ni untuk Sarawak saja ke? Tak silap saya Sarawak je. Sarawak saja yang Hari menyambut. Pahlawan Sarawak. Hari Pahlawan Sarawak. Kita tak tahu berapa ramai yang terlibat. Ada yang wanita macam tokoh tadi yang bercakap tadi. Dan kita tak tahu berapa ramai yang terkorban kan. Jadi saya rasa dalam pembelajaran buku teks sekolah kita baca Syarif Masahur. Ya, betul. Kita belajar rentap. Tapi mereka-mereka ini Juga tidak dilupakan lah. tak boleh dilupakan dan dekat di hati kita. Buku-buku mereka mungkin agak sukar untuk dijumpai ataupun bukan dekat dengan generasi kita lah. Yes. Tapi kita kena, for those who have times to read tentang benda ni, saya rasa buku TYT pun ada rasa cerita benda ni. Dan yalah sedikit kalau boleh lah state buat spon satu movie berkenaan tentang komunis di Sarawak, bagaimana ada yang menjadi baik, ada yang berjaya dipertahankan ataupun kita menyelamatkan rakyat tempatan Sarawak pada waktu itu. Dan ada juga selain pada polis-polis itu sendiri, ada juga askar pun ambil alih lah misi-misi untuk membanteras komunis itu sendiri. Seperti contoh tokoh yang saya ingat iaitu Kanang Anal Angkau lah. Beliau pun sebelum Sarawak membentuk Malaysia bersama Singapura, Sabah dan sebagainya, kita pun bersama yang Sarawak lah bersama dengan British pun kita lawan lah dengan komunis dan sebagainya sebelum Sarawak sendiri menyertai Malaysia. Jadi selepas Sarawak menyertai Malaysia pun bidang ketenteraan masihlah dalam operasi untuk membanteras komunis lah. I see. Itulah tokoh yang saya katakan tadi lah. Okay, jadi insyaAllah kita teruskan dengan satu lagi topik kecil tu, iaitu tentang SUKIPT. Sukip. 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 Ada satu video di sini kalau kita boleh tayangkan. Iaitu dia macam Sukma tapi bukan Dia Malaysia. khas untuk atlet di IPTA lah, IPT lah. Saya takut saya kena copyright, so saya tutup audio dia sekejap. Iaitu di sini. Okey, jom kita tengok. Kita boleh dengar lah tapi ni boleh. Tidak ada atlet yang mencapai kejayaan hanya melalui bakat semata-mata. Bakat perlu dipupuk dengan latihan, disiplin dan 28 kontingen tu. Ya. Ramai. Pada masa yang sama, sukan melahirkan sifat kepimpinan. Pada pengajuan sukan inklusif Negeri Sarawak edisi kedua pada tahun ini, terdapat 8 acara sukan akan dipertandingkan. Ini daripada Suara Sarawak punya channel. Boleh subscribe, boleh follow. lebih daripada 2,000 orang atlet. Sukan IPT Sarawak ini menjadi platform penting untuk memastikan bakat-bakat tempatan terus diberikan ruang, iktirafan dan peluang yang sewajarnya. Saya berharap setiap kontingen dapat memanfaatkan tamasya ini sebaik-baiknya, bukan hanya untuk mengejar kemenangan tetapi Birina Jambi. persahabatan, bertukar pengalaman dan berkukuh semangat kebersamaan. Jadi itulah dia tu. Sebenarnya tempat saya belajar pun ada hantar wakil untuk netball, futsal tak silap saya dan rugby. Rugby. Tun tak join? Saya mana boleh tengoklah kalau rugby ni
Oh tak boleh. Kalau badminton boleh. Ini ada yang masuk badminton. Cuma saya punya tempat belajar tu dia tak tahulah, mungkin tak ada apa ni ke badminton. Kalau mereka hantar saya ni boleh menang ni. Biasalah kita dua kan esok hari kita ada game badminton. Kawan kita seorang tu join yang ni lah kan? Oh. Jadi good luck lah tempat yang saya belajar tu. Geng-geng. Dekat mana acara ni tu? Dekat Unimas. Unimas. Akan diadakan di Unimas lah. Semalam tak silap saya perasmian hari Jumaat. Dah hari ni start game lah. Orang luar boleh datang tengok ke? Kot. Rasanya lah. Rasanya. Kita tak ada jadual dia, tapi boleh je search SUKIPT, Sukip, untuk kalau berminat dengan sukan, certain sukan yang anda minat, badminton ke apa ke, boleh tengok. Saya rasa Unimas tu agak besar, jadi mungkin tempat berlawannya di area situ ataupun mungkin di area-area yang bersesuaian di stadium dan sebagainya. Dan selain pada sukan ini, ada satu lagi lah. Apa dia? Topik last kita untuk kecil. Apa dia tu? Iaitu Sarawak Science Centre. Sarawak Science Centre. Jom kita tengok Sarawak video Science Centre dah buka kepada umum. Jadi free. Tak ada bayaran langsung sehingga hujung tahun ini, 31 Disember, free. Jadi jangan lepaskan peluang, bawa keluarga, bawa rakan-rakan dan sebagainya untuk mengunjungi Sarawak Science Centre yang lokasinya berdekatan dengan Stadium Sarawak, berdekatan dengan Pustaka Negeri. Jadi datanglah beramai-ramai di Sarawak Science Centre. Okey, jom kita tengok bagaimana rupa Science Centre ni. Ni lagu. Lagu ada tapi copyright, so saya mute je lah. Oh, tengok tu cantik tu. Abang Jo rasmi kan. Dia ala-ala Petronas Science punya tu. Dia ala-ala tu. Tu dah pergi? Belum. Ni lah nak cari masa. Ada orang dia tak minat dengan museum. Tapi saya rasa ni tak adalah museum sangat. Ni bukan museum ni. Ini interaktif ni. Ni dia ibarat macam Petro Science lah yang sama ini kan. Tapi Sarawak punya sendirilah. Saya rasa saya kena bawa sekolah saya ke sini ya. Boleh buat aktiviti sekolah so free kan. Sampai hujung tahun ya Tun. Iya. Okay, thank you for the info. Itulah dia. Jadi datanglah beramai-ramai ke Sarawak Science Centre. Ni baru siap kan? Baru siap dan after launching lah ni. I see. Jadi datanglah ramai-ramai, meriahkan dan kita bolehlah juga tambah ilmu-ilmu yang mungkin baru yang ada dekat sana. Dan kita Sarawak pun sedang menuju ke arah teknologi, ke arah sains dan sebagainya. Dari sudut kita ada teknologi hidrogen dan macam lagi lah. Jadi sangat baguslah untuk exposure kepada anak-anak supaya untuk masuk dalam bidang sains lah. Jadi yalah, good job kepada Sarawak. Terima kasih kepada Premier Sarawak. Terima kasih kepada kerajaan negeri kerana telah membina ataupun wujudkan satu kawasan, satu tempat yang di mana kita boleh ada on Petro Science. Jadi kita ni bukan Petro Science lah, kita ni ala-ala Petro Science. Lebih kurang lah yang dinama Sarawak Science Centre. Nice. Saya sudah tentu saya akan mengesyorkan kita di Sarawak ni, walaupun di Kuching sahaja, tidak termasuk di wilayah lain, daerah lain. Agak banyaklah tempat yang boleh kita pergi bersama keluarga. MBKS, tempat permainannya, Trombol Beach. Banyaklah tempat menarik. Bau tu dah keluar Kuching Kurang dah keluar Kuching lah sikit. Pantai-pantai kita punya pustaka, kita punya Pandai Lela Rinong, kita punya kebanyakannya adalah fasiliti negeri tu. Yes. Kan tempat kunjungan orang Sarawak kebanyakannya adalah fasiliti negeri. Dun, waterfront, Jabatan Darul Hana, itu semua berdekatan. Jadi saya rasa kerajaan negeri, siapa yang pegang portfolio pelancongan kementerian dan juga orang yang membangunkan, membuat projek-projek yang untuk kebahagiaan rakyat tempatan Sarawak ni, did a good job lah.
Dan kita Sarawak dapat menikmati lah. Jadi tapi saya ada satu permintaan lah kepada Yang Berhormat Tiong King Sing. Kami request taman tema air. Tak silap saya dah nak buat. Ya ke? Dekat Bau. Tak silap saya lah dah nak ni lah. Satu lagi dekat MBKS yang hot spring tu. Yang dulu dia adalah tempat kolam renang panas dekat dengan MBKS. Sekarang dia nak buat taman tema dekat belakang tu. Ada satu ongoing dekat Bau, tak silap saya ongoing. Empurau tu ada satu. Empurau lain. Empurau adalah swasta. Swasta. Tapi Empurau tu cantik lah. Cantik. Tapi kalau ada satu inisiatif kerajaan yang nak buat ala-ala, dulu kita ada taman tema dekat Borneo Waterpark, dekat rumah saya. Situlah yang saya masukkan. Masalahnya sekarang, selepas COVID, bisnes tak run. Sekarang ini waterpark tersebut funded by agensi kerajaan negeri Sarawak sendiri. Tak tahulah kenapa stop dana dan sebagainya. Itu state punya ke? Itu state punya lah. Adalah agensi tu, boleh check lah. Kita doakan agar dan kita Yang Berhormat boleh letak bajet Sarawak nanti. Please Abang sebab Jo. Datuk Patinggi Abang Jo. kita bukan kritik, tapi sayang. Terbengkalai dan ada kondominium ataupun apartmen di sebelah tu dah siap dah. Sayanglah kita tak guna fasiliti yang ada. Terbengkalai. Bukan kritik pun, just request daripada anak muda Gen Z. Terbengkalai dan sebagainya. Jadi kita ni duit rakyat. Jadi kita macam sayanglah bangunan tak diguna, terbiar, fasiliti ada, kawasan pun ada. Jadi why not kita guna balik untuk renovasi, untuk cantikkan balik lah. Dan kawasannya pun boleh tahan lah, okey lah for me lah. Jadi kita kalau boleh, bangunan dah ada dah. Building semua dah ada. Cuma kita nak renovate untuk cantikkan, untuk attract, harga dan sebagainya. Dan for me, okey lah. Bagus. Dan kita harap lah, tolonglah jangan terbengkalaikan kawasan-kawasan tersebut lah. Biasanya tu, kalau saya faham state akan buat satu tempat. Biasanya dia punya dana tu adalah one off. Yes. So bila dana one off, dia bukannya nak buat tu senang, nak maintain tu susah. Sebagai contoh waterfall Sekayu di Terengganu sebagai contoh. Ianya dibuat oleh inisiatif komitmen kerajaan negeri. Tapi ada kadang-kadang, ini cerita tahun-tahun yang lepas lah, yang lama kadang-kadang dia punya maintenance tu tidak terjaga. Ada yang tempat yang tangga dia perlu diperbaiki, ada pagar yang perlu diperbaiki. Dan cadangan daripada ayah mertua saya lah, saya dengar daripada dia kata tempat-tempat rekreasi ni sebaiknya kerajaan buat dan swastakan dia ataupun separa swasta supaya maintenance itu sentiasa berlaku. Mungkin bila dia jadi swasta, dia akan cost dia naik sikit lah. Macam Empurau, it's quite, tak adalah mahal sangat tapi terasa jugalah. But this is a nice place. Ada zoo, ada apa, ada water park, it's very good. Ianya lebih sustain. Sebab apa? You have fees untuk dikutip dan swasta dia profit. Dia berkompaskan profit. So they will do anything to make sure there's no deficit happening dengan tempat itu. Itu cadangan daripada saya lah. Tadi kita start dari mana? Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Tapi saya ada nak pembotolan. Apa dia? Sebenarnya bukan agensi kerajaan, agensi swasta. Itulah. Dia salah. Saya tarik balik. Salah cakap. Dia kalau parlimen adun ya, tarik balik. Saya tarik balik lah. Okay, dia bukan agensi kerajaan yang buat Borneo Semariang Jap tunggu. Dia nak bersih ni. Dia bukannya agensi kerajaan yang wujudkan taman tema Borneo Semariang Waterpark tu. Dia adalah agensi swasta. Masalahnya sekarang, cadangan saya adalah yang sepatutnya saya cakap tadi adalah ni salah lah, saya berbetulkan. Yes. Kerajaan kena ambil alih lah kawasan yang dah ada, sedia ada, yang dah ada. Jadinya kita
tak wasted kan, ataupun kita tak ni lah mensia-siakan bangunan yang dah ada ke ni lah. Jadi kita guna fund kita sendiri Sarawak untuk wujudkan balik lah. Dan bukan agensi kerajaan, tapi firma untuk company ni dia Sentoria Group tak silap saya. Yang buat perumahan Swasta. dengan ni tadi Taman Rekreasi, Taman Tema Air ni. Tapi kesian lah disebabkan krisis COVID tu dia COVID. terpaksa Dan stop saya mencadangkan operation. kerajaan untuk ambil alih lah. Untuk kalau dia orang jual. Kalau dia orang jual lah. tapi tak silap saya, dia dah bankrupt dah company tu. Bankrupt lah. Bankrupt. Sebab itulah ada kes perumahan dekat area saya tu. Semua tak Company sama. company sama. Sudah. Tak dapat disiapkan because of tak ada duit. Jadi tak silap saya kerajaan negeri dia ambil alih, tak silap saya, untuk pembinaan perumahan tu lah. Sebab Nice. customer dah beli, pelanggan dah beli, dah bayar dah tiap bulan, rumah tak dapat. Rugilah. Faham? Jadi sebab itulah kerajaan ambil alih, tak silap saya lah. Ni kerajaan ambil alih perumahan lah untuk bina lah. Jadi kesian kepada pembeli-pembeli yang dah bayar setiap bulan dan sebagainya, tapi rumah tak dapat. Okay, jadi itulah dia. Serba sedikit tajuk kecil tetapi sangat panjang. Dia satu segmen huraian. ada 3 tadi lah. Suki, Suki. Science Center dan juga Persaraan Tan Sri Ayub Khan. Jadi kita berehat Khalifah sebentar dan tu. sebagainya. Kita ada satu lagi tajuk terakhir sebelum kita mengakhiri episod yang ke-22. Jumpa selepas ini. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, saudari dan saudara. Kembali lagi ke tajuk yang agak berat lah bagi kami di sini, iaitu tentang RCI tabung haji yang sangat-sangat tular baru-baru ini disebabkan polemik siasi, iaitu polemik politik dan juga polemik yang bila dah nak dekat dengan pilihan raya ni, dan juga macam-macam lah. Dia menjadi hangat sebab sekarang ada pilihan raya. Senjata politik lah. Sama ada tu senjata politik daripada pihak kerajaan. Okey. Mana satu pihak kerajaan? Dua-dua pihak kerajaan. Itulah. Jadi sekatilah yang faham je. YTJT yang tahu je tahu. Jadi kita kalau boleh kita tak nak sentuh elemen politik langsung. Kita pergi straight kepada kepentingan rakyat yang rakyat perlu tahu. Pada mereka, anak-anak muda juga tidak terkecuali sebenarnya. Sebab parents kita kadang-kadang mereka meletakkan simpanan kita dalam tabung haji. Ada yang lahir-lahir terus buat akaun tabung haji, letak 1,500, letak 3,000, letak 4,000 kan. Dan ada ibu bapa yang anaknya daripada lahir letak 100 every month. Sampaikan simpanan mereka. Bank pertama semua anak-anak Muslim. Biasanya, it's not Maybank, it's not Hon Leong, it's not CIMB. Wajib tabung haji. Kebiasaannya lah. Kenapa? Saya salah sebut satu ke? Bukan. Sebab saya tak ada pun tabung haji ni kalau masa Tak ada? kecil. Sebab saya lahir-lahir dulu, bank rakyat tak silap saya. Ini praktis yang normal lah. Cuma bukanlah nak kata semua harus buat dan bukan semua buat pun. Tapi it's something yang common dilakukan oleh rakyat Malaysia, especially Muslim. Jadi Masya Allah. Tun bila Tun ada anak nanti buatlah akaun tabung haji. Anak saya dah 3 tahun tak buat lagi akaun, which is masalahnya not sekarang really good. kan. Dia panas selain daripada tu juga sebab duit rakyat kita, mostly kita yang Islam ni. Yes. Mostly rakyat kita. Kalau boleh tanya makcik-makcik atau pakcik-pakcik kat luar ni, mostly ada simpanan tabung haji. Dan mestilah mereka marah duit mereka ni. Dan actually apa yang berlaku kalau kita nak ringkaskan lah. Okay. Tabung haji ditubuhkan, dia jadi sebuah institusi yang di mana orang waktu zaman dulu nak pergi haji susah tu. Dan ianya mengambil kos yang tinggi, and dia
biasanya orang simpan sendiri dalam rumah ke ataupun simpan di bank ke. Jadi benda tu dia macam tidak ada pengkhususan kepada ibadah haji. Jadi saya lupa dah pengasas dia siapa. Bukan Profesor Diraja tu ke? Yang nama Aziz tu. Pengasas tabung haji almarhum. Jadi pengasas tabung haji adalah Profesor Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Ini adalah bersama tokoh penting awal seperti Datuk Haji Hanafiah Hussein, pengurus besar pertama. Mereka inilah founder kepada tabung haji dengan niat yang sangat murni, iaitu apa tu? Supaya orang-orang rakyat marhin, bergaji sederhana, tukang sapu, guru, yang kerja-kerja biasa ni boleh simpan duit di dalam tu dan dia mendapat hibah supaya duit tu berkembang. Makin banyak dia simpan, makin laju dia berkembang. Jadi apa yang berlaku baru-baru ini, RCI, Royal Commission, I forgot apa dia, tapi kita tengoklah ada satu slide yang kita boleh tunjukkan kepada semua, iaitu sekejap, saya ni masih masih dekat Science Center lagi ni. Ni dia. Bismillah. Tabung haji ada masalah sikit pada period tertentu, bukan setiap masa So kita akan tunjuk yang di sini. Apa hal lagu dia tak berapa cun dengan apa benda. So RCI ni adalah Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai pengurusan operasi tabung haji. Jadi RCI ni ditubuhkan pada dia start 2014. investigate. Bukan 2014. Ialah penyiasatan isu pengurusan dan operasi tabung haji. Tu bagi tempoh, tapi dia tak start waktu ni. Dia start 2020 rasa ataupun 2018. Something like that lah. Saya tak Tapi sure. 2014 sampai 2020. Susulan beberapa penemuan oleh Bank Negara Malaysia, Jabatan Tapi saya rasa Audit. bukan 2014. Saya rasa bukan. Dia nak check timing tu, dia nak check account ataupun dia punya audit lah daripada tempoh tu hingga 2020. Susulan penemuan oleh Bank Negara Malaysia, Jabatan Audit, firma perunding, they said something wrong with tabung haji, so dia pun start. Objektif dia adalah tidak lain tidak bukan menilai tadbir urus, pengurusan wang, pelaburan, operasi ada kelemahan ataupun tidak. So apa yang mereka jumpa adalah bonus lembaga pengarah tabung haji. Lembaga pengarah adalah apa orang kata ALP, ahli lembaga pengarah. Oh ya betul. Yang ALP ya. Kalau kita tengok institusi di Malaysia ini, saya terus terang katalah kepada penonton-penonton muda kita, biasanya ada lantikan berdasarkan kemahiran dan ada juga lantikan berdasarkan Kabel. memang lantikan politik. Ya. Lantikan politik, bukan betul kabel. lah. Memang lantikan politik. Kabel boleh Tapi tak. kabel jugalah. Kroni lah senang cerita. Kroni. Ha. Berduka cita, tapi what can we do? It's something yang agak common. Dia reality lah. Kalau dia lantikan politik dan dia berkemahiran yang bersesuaian dengan agensi ataupun institusi itu bonus. Alhamdulillah lah. Jadi apa yang berlaku tu? Bonus lembaga pengarah tabung haji properties didapati. Properties bukan ni board properties. yang properties sahaja. So dia macam anak syarikat lah. Oh. Didapati tidak mematuhi peraturan, iaitu pembayaran bonus kepada lembaga pengarah TH Properties didapati tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan, Okey. iaitu Berapa yang sepatutnya? Kalau dia cakap pembayaran pada tidak tahun mematuhi 2017, peraturan yang ditetapkan bayaran 1.1 bonus. million. So berapa ketetapan syarat pembayaran bonus tersebut kepada lembaga pengarah? Ni lembaga pengarah ni. lembaga Ha. 2017 meningkatlah, 2018 dia menurun. bonus. Nombor satu bonus. Ya. Basically nak senang faham kan, kita tak nak terlalu kompleks kan. Nombor satu, pemberian bonus yang tidak mematuhi peraturan. Antara peraturannya adalah apabila tabung haji berada di dalam keadaan yang tidak stabil, Oh yes. yang kewangannya tidak terlalu okey, Okey.
Maka ada syarat-syarat yang kata tak boleh bagi bonus, tak boleh bagi hibah yang sangat tinggi dan sebagainya. Tapi benda yang sebaliknya berlaku. Senang cerita macam ya. Nombor 2, bonus kaki tangan terlalu tinggi ketika tabung haji berdepan dengan tekanan kewangan. Sama lah, the same thing yang saya cerita. Tengah rugi, tengah defisit, dapat bonus yang tidak munasabah. Bonus diterima antara 2 hingga 13 bulan. Biasa kita dengar gaji double kan tu. Pernah dengar gaji double 13? Gila. Tapi macam bonus diterima antara 2 hingga 13. Tak, bukanlah double bukan double. Maksudnya ini lebih pada 2 bulan ada bonus. Ni 13 bulan ada bonus. Either lah di antara. Saya rasa ni bukan double ni. Ni more than double ni. Oh, dia double ke? Tak, kadang-kadang gaji dia let's say 3,000 lebih, dia dapat bonus 500. Tak. Jadi 500 tu, bonus tu berlaku sepanjang 13 bulan. Itulah maksudnya. Ataupun dalam masa 13 bulan tu dia dapat bonus. Ataupun di antara, maksudnya ada bulan dia dapat bonus, ada bulan dia tak dapat bonus. Macam tu ke? Bonus diterima. Tak, saya tak sure lah. Kalau berdasarkan kita kena baca RCI yang 200 muka bersurat tu. Tapi tak apa, kita ambil secara umum saja. Kalau dia double ataupun dia multiply dia punya gaji sebanyak 13, itu gila lah. Itu gila. Tapi kalau dia dapat bonus 13 bulan straight dalam waktu di mana kewangan tabung haji tak berapa okey, pun sama tak okey juga. Dan seterusnya, peruntukan bonus bagi tahun 2014 saja mencecah 74 juta bonus kepada pekerja-pekerja. Kau macam tu saya nak jadi pekerja juga lah ni. Seronok. Kot ada. Alamak, minta maaf. Saya dah terkeluar daripada saya punya tu. Minta maaf sekejap. Siapa? Benda boleh potong? Tak boleh potong pun. Itu saya punya channel. Kalau nak tengok saya punya channel pembelajaran. Tapi dah lama stop lah. Sebab tak larat. Okey, kita kembali. Nombor 3. Kedudukan kewangan TH sebenar lebih lemah daripada apa yang digambarkan. Ini adalah satu manipulasi pendokumentasian yang di mana RCI mendapati TH sepatutnya merekodkan kerugian bersih sebanyak 1.4 bilion. Tun, waktu 1MDB berapa Tun? Is it 2.6 billion? I think so lah. Ini adalah hampir separuh ataupun lebih daripada separuh daripada dia ajak 1MDB tu dia berapa tahun sampai dia dapat 2.6 billion. 2.6 or berapa billion Yang ni dia memerlukan berapa tahun untuk 1.4 billion. Kita kena compare juga 1MDB berapa tempoh dia sampai berapa billion tu dengan 1.4 billion ni. Okey. Kalau ni jadi total. Kalau nak adil kita ikut cara tu. Kalau 1.4 billion ni ambil katalah dalam masa 6 tahun atau 5 tahun. Rendah pada 1DB. Oh, gila lah ni. Kalau jadi, dia 2017 ni zaman siapa ni? Zaman Najib lah. 2018 Tun Dr. Mahathir. So kerugian bersih 1.4. So kerugian tu dapat daripada mana? Nombor 1, pemberian bonus. Nombor 2, pemberian apa orang kata bonus lembaga, bonus pekerja dan juga pemberian hibah ataupun kalau ikut institusi lain dividen lah kan, tapi tabung haji dia tak pakai dividen. Dia guna hibah yang di mana kalau syarikat itu buat untung, maka untung itu akan dibahagikan kepada pendeposit yang letak duit dalam tabung haji. Dan ada yang menyatakan ada tahun-tahun yang sepatutnya dividen tak tinggi tapi still bagi tinggi. Macam mana tu? Kalau dividen tak tinggi, dia still bagi tinggi, rugi lah. Rugi lah. Mana boleh? Dia mesti ikut kadar semasa juga. Kalau kita rugi memang kecil lah ataupun tak boleh bagi langsung. Tapi ni kita bagi juga. So bermaknanya tabung haji sendirilah terpaksa menanggung. Okey, yang bawah ni saya tak perlu baca lah siapa pengurusi apa itu agak tak adalah confidential. Benda tu dah terbuka, semua orang boleh baca. Dah tak ada kain dah. Dah terbuka semua ni. Jadi laporan akhir disiap dan disediakan pada tahun 2022
diserahkan kepada YDP Agong 2022. Sekarang Sebenarnya- 2024. tak. 2026. Sebenarnya kes ni dah lama, cumanya baru nak virus sekarang. So bila baru nak virus sekarang, jadi senjata mainan politik lah untuk pilihan raya. Okay. Ha. Jadi who's to blame Tun? Tak, masalahnya siapa yang mulakan cerita ni dulu? Siapa yang mula cerita? Siapa yang mulakan Spark ni? Kita kena tahulah siapa yang mulakan Spark. Kata saya PMX yang announce. Ini. PMX yang announce lah. And- Macam kita kata kita tak nak masuk politik, so that's kita leave it to politician lah untuk bahas. Sekarang tu saya nak bawa kepada pemahaman yang kita nak faham. Kita tak perlu nak cari blame siapa dulu. Especially kepada anak-anak muda yang masih sekolah menengah. Okay. How important is it tabung haji untuk semua institusi dan agensi perlu kepada pengoperasian, pengurusan, pentadbiran yang baik. Tapi how good is tabung haji? Jadi jom kita compare. Saya ada dapatan di sini di mana macam saya kata tadi, ni adalah sebuah institusi yang orang kumpul duit, institusi tu akan buat kerja dia labur sini ke, dia buat projek dan sebagainya untuk dia dapat untung. Dan keuntungan itu akan dibahagikan kepada pendeposit. Ada contoh-contohnya lah. Selain daripada tabung haji, kita juga ada ASB, Ya. ASNB, KWSP, Dana Amanah, Saham Bursa. Yang paling famous, antara yang famous lah, tabung haji. Antara yang famous. ASNB, KWSP, EPF, Dana Amanah Swasta, Saham Bursa. Jadi untuk fahamkan pendengar yang masih muda yang masih pernah tahu pasal benda tu, basically you put money, they do profit, they give it to you back. Senang cerita investment lah, pelaburan. Cuma lebih kurang lah. yes. Tapi konsep berbeza lah. Yes. Kalau nak senang cerita dia macam melabur tapi konsep berbeza. Dia tak sama macam forex lah. Forex is a Forex ni lain lah. forex dia berbeza. Dia macam pembelian saham satu, nombor dua tabung haji lain sikit. Dia tak guna words dividend sebab dia tak ada dividen yang tetap. Dia tak boleh nak clarify berapa dividen yang dia harus bagi, tapi dia guna konsep hibah. Yang mana dia kena kira untung bersih dulu. Let's say we have like 10 billion account, buat ni buat tu, dapat untung bersih, tahun tu dapat 1 billion extra. So 1 billion tu akan dibahagikan kepada pendeposit. Tapi kan, Berapa je? bila ada defisit ni, Oh ya, defisit. bila ada defisit ni, something wrong somewhere lah. Sebab dia guna konsep hibah. Sepatutnya kalau dia start to defisit, kan, hibah tu sepatutnya tidak tinggi. Yes. Saya cuba nak memahamkan, saya harap pendengar boleh faham lah. And you know what? 60% daripada pendeposit, wangnya lebih kurang 2,000 ke bawah. 60%, which is, apa orang kata? Ramai rakyat marhin lah sebenarnya punya duit ni. Tun, apa Tun rasa dan apa yang naratif ataupun persoalan yang perlu kita ketengahkan tentang perkara ni? Especially pada anak muda yang akan datang menggantikan pengurusan TH ataupun pengurusan apa-apa sahaja yang di Malaysia. Sebenarnya dia agak berat bila kita bermain dengan dana awam. We call it dana awam lah, even though kita Amanah yang sangat besar lah. Amanah besar lah, because satu dia ibarat macam dana awam, yang kedua dia institusi agama lah. Sebab tabung haji memang khas untuk orang Islam. Yang ketiganya adalah bila ada ketirisan, bila ada kelompongan di situ yang di mana dalam data tersebut menunjukkan majoriti orang marhin yang telah invest lah, melabur dalam tabung haji sendiri, especially untuk pergi haji dan sebagainya, dan untuk dapat ni lah dividen dan sebagainya lah. Alright. Dia ibarat macam kita, dia
kalau bagi saya lah, dia ni mungkin agak kasar, Apa tapi reality lah. Kita macam ambil hak orang. Ambil hak orang. Hak orang. Dia sama dengan kes, apa yang baru-baru kes ni, dia macam duit zakat. Ibarat macam kita ambil duit agama tu tadi, duit zakat tu ibarat tu. Jadi kita ada banyak persoalannya. Salah satunya adalah macam mana duit tersebut dia boleh ada kerugian. Yang keduanya, terbahagi kepada siapa? Yang ketiganya adalah kalau kita rugi, kenapa kita bagi juga hibah ataupun yang tu tadi, keuntungan tadi kepada pendeposit, sedangkan kerugian itu nanti akan ditanggung oleh tabung haji sendiri. I see. Jadi kalau tabung haji menanggung kerugian tersebut, macam mana dia nak backup duit tu? Macam mana dia nak melangsaikan kerugian-kerugian, dan kerugian dia bukan sikit, bilion. Dan duit tersebut akan digantikan bukan dengan duit mereka sendiri, dan mungkin kemungkinan besar duit pendeposit itu sendiri. Jadi kemungkinan, and of course lah, campur tangan politik. Dan kemungkinan juga I think SPRM will get involved in this matter. MSCC akan start siasatan juga selepas MISM pula, itu sekolah. MRSM lain tu. Itu sekolah. Itu Ashraf Wajdi punya. SPRM, sorry. SPRM mesti akan involve sebab dia dah bermain dengan dana awam, I see. penyelewengan dan sebagainya. Jadi lambat atau cepat kita akan tahulah siapa yang puncanya. Macam dulu kita dapat tahulah siapa yang menyeleweng dana zakat ni. Dan 200 lebih juta. Itu masih siasatan lah. Masih siasatan sampai sekarang. Hulu langat kata saya. Dan Tun, sementara Tun cakap tu, saya nak tunjuk ni Tun. Ini adalah kadar dividen, kadar hibah tabung haji. Okey. Daripada tahun 2000 sampai saya nak data paling atas. Okey. Dan kita Awak tahu tak betapa besarnya dividen itu? Yes. Kalau kita compare dengan institusi ASB lain, tak besar. Tak besar. ASB tak besar macam ni. Ni besar ni. Tapi ni tahun 2000 lah. Iyalah, tapi kita akan compare. Kalau kita letak 1 juta dalam akaun tabung haji, you will get back Another 8 million. 85,000. Iyalah, 85,000. Dan kalau kita sebagai anak muda, especially beragama Islam, kita akan terfikirlah kenapa boleh ada duit yang diseleweng dan sebagainya, ada kekurangan duit dan sebagainya daripada, especially daripada pihak pengurus lah. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kalau kita tengok data paling atas sekali pada tahun 2000, Yang ni. 8.5%. Wih, gila. 2001 semua simpan duit kat sini. 2001 dia menurunlah 8%, 8%, 8% sehingga 2005 8%. Start 2006 dia turunlah. Dan kalau ada tak data bila bermulanya ketirisan berlaku? Ketirisan Berlaku berlaku tak sure lagi. Tu kena baca laporan RCI yang 200 page tu. Kita tak larat lah. Kita ambil yang tapi langkah pemulihan kita tahu start bila? 2018. So, kita lihat ada 2007 7, 2008 9, 5%, 9. naik sikit 5.5, naik sikit 6, 6.5, 2014 6.2, 2015 berbeza sikit. Plus bonus 3%. Bonus kepada yang belum buat haji 3%. And then 2016 macam itulah. 2018 tiba-tiba 1.2. Ini waktu ni dikendalikan oleh antaranya lah yang saya kenal lah. Yang berhormat waktu tu senator ke? Tak, waktu tu dia menang. Sekarang ni senator. Sekarang ni dia senator, iaitu yang berhormat senator Dr. Mujahid Rawa. Dr. Mujahid Rawa yang in charge tabung haji. So daripada saya tengoklah video-video dan juga dia punya penulisan dia kata waktu tu dia tengok tabung haji, ya Allah, dia kata something sebenarnya
kita tak ada wang yang okey. Jadi dia terpaksa turunkan hibah kepada kadar yang sepatutnya. Betul lah. Jadi orang marah lah. Apa hal daripada 8 ke 4, tiba-tiba 1. Daripada yang zaman gemilang, hibah pulangan yang banyak tadi, tiba-tiba serendah-rendah 1.2, ASB ataupun SNB pun lagi tinggi daripada ni. Kita kena faham. Kita ambil contoh yang simple. Setiap bulan kita dapat RM10. Ayah kita bagi. Setiap bulan Setiap bulan kita dapat ambil contoh lah ni, walaupun ni bertahun tapi kita ambil setiap bulan lah. Yes. Ayah kita bagi RM10 untuk belanja sekolah dan sebagainya. Tiba-tiba ekonomi ayah tak berapa okey. okey. Terpaksa bayar komitmen tinggi ataupun hutang lah, defisit dan sebagainya kan. Turun pada RM5. Berapa bulan lepas tu turun pada RM3 dan RM1. Apa punca boleh jadi rendah? Disebabkan bebanan tersebut semakin bertambah. Jadi kita terpaksa kurangkan kos, kurangkan hibah untuk kita beri pada pendeposit. Jadinya di sini kalau kita bagi RM10 juga dengan keadaan kita terdesak, dengan keadaan kita dibebani banyak hutang dan sebagainya, lama kelamaan Lingkup lah. tak boleh survive lah kita. Tabung haji terus shutdown lah. Dan ada reasonnya kenapa 1.25. Dan saya tak pasti waktu ini dah ada pencerahan ke belum berkenaan dengan tabung haji. Kalau belum ada pencerahan, memang rakyat marah lah. Tetapi kalau ada pencerahan pada 2018 tersebut, mengapa tabung haji memberikan dividen sebanyak 1.25%, reasonable lah. Dan selepas 2018, selepas pemulihan, kita dapat lihat lah ada penambahbaikan lah, ada improvement daripada 2018. Dan bagi saya, kadar tersebut adalah sangat tinggi. 3.5 kerana kita dalam fasa pemulihan. Kita masih dalam fasa pemulihan. Tiba-tiba kita boleh 3%, 3.5%, 3.10% dan sekarang ini kita yang tahun lepas latest 3.5%, 3.50 lah peratus. Jadi bagi saya baguslah, menunjukkan graf yang bagus. Kalau kita lihat graf baguslah, semakin meningkat dan semakin meningkat. Dan kemungkinan kita telah melangsaikan perkara-perkara yang patutnya dan dapat mengelakkan benda-benda yang rugi lah. Mungkin kita dapat balik duit ke ataupun dapat baiki apa yang patutlah dari sudut pengurusan, kerana masalah tabung haji sekarang ni ialah sudut pengurusan. Selain pada kita ada terlibat dengan pencaturan politik lah. Jadi kita tak tahu apa sebenarnya terjadi. Kalau ada pun dalam papers yang 200 pages tadi. Jadi untuk bagi saya sekarang ini dah menunjukkan perkembangan yang bagus. Yes. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, terutama sekali pendeposit orang Islam yang telah memberi deposit kepada tabung haji, sekarang ini kita dah perlu support dan berterima kasih lah, kiranya lebih elok daripada sebelum ini lah. Dan kita tak tahu tahun 2026 berapa kita akan dapat. Mungkin lebih naik ataupun turun. Mungkin 4, insyaAllah. Ya, Doakan. dan kita haraplah semakin tahun memulihnya, untuk kita pulih tabung haji semakin meningkat dan sebagainya. Dan kita harap pengurusan berkaitan dengan dana awam, terutama sekali dana agama lah, zakat, sensitif. dan perkara ni semua, tolonglah. Ahli politik pun tolonglah, jangan sesekali mengganggu dana awam. Tak kisah zakat ke, kebajikan ke dan sebagainya, tolong jangan sentuh. Tolong jangan kacau pun. You touch, you go. yeah. Kalau you tengok pun sekali duit tu, berapa pun amount, jangan sentuh. Jangan. Kerana apa? Terutama sekali orang Islam lah. Kita tahulah kalau kita ambil hak orang, kita di akhirat ni kena soal dan sebagainya lah. Kita kena lihat apa tujuan kita sebagai pemimpin. Lagi-lagi pengurusan lah. Ini belum berkaitan dengan orang politik lagi. Yes. Yang keduanya, kalau boleh,
terdesak mana pun kita untuk membangunkan sesuatu institusi, sebuah negara dan sebagainya, jangan sesekali menggunakan dana awam. Betul. Kena guna dana yang sebalik pada awam. Dan kita, kalau sebuah organisasi ni, dia ada 2 cabang dana. Satu dana khas, satu lagi dana awam yang kita akan guna untuk dana awam sendiri. Apa ni? Kalau sesebuah organisasi. Dalam sesebuah organisasi, kalau NGO ataupun sebagainya, kita ada terpecah dua pada dana lah. Itu terpulang kepada organisasi tersebut lah. Dan kalau organisasi yang saya sendiri pernah anggotai dan sebagainya, kita ada 2 lah. Satu, dana khas yang tak akan bercampur bau dengan dana awam. Satu lagi, dana awam itu sendiri memang untuk kebajikan dana awam, dan kita akan guna untuk kebajikan seluruh benda lah. Sebagai contoh, kalau kita sebagai contoh ada tabung Palestin, tabung apa ini termasuk dalam tabung khas, kita takkan ganggu. Khas untuk Palestin saja. Sebab kita niat pemberi pun memang khas untuk Palestin. Jadi kita takkan ganggu dana untuk Palestin. Kita akan guna dana lain. Sebagai contoh untuk program untuk kebajikan dan sebagainya, kita akan guna dana khas, dana lain. Contohnya macam pengoperasian? Pengoperasian. Dan itu pun terpecah lagi. Khas untuk operasi sendiri, khas untuk perkara-perkara lain. Dan kita kena ada sistem begitulah. Jangan kita hanya ada satu sistem yang di mana kita campur semua. Itu bahaya. Kalau memang sangat apa orang kata, sangat telus lah dan sangat bertanggungjawab lah cara pentadbir urus yang sedemikian. Kalau kita kena audit, Jabatan Audit Negara, dia akan soal, dana ni guna untuk apa? Ini untuk apa? Dan selebihnya untuk apa? Dan setiap pengeluaran transaksi wang tersebut akan disoal. Sebab itulah penting kita simpan resit, simpan segala bukan result, segala resit, transaksi, apa lagi? Saya lupa, ada satu maklumat yang telah kita dapat macam report terdahulu kena simpan. Audit. Kerana Jabatan Audit 10 tahun yang lepas pun dia akan minta. 15 tahun yang lepas pun dia akan minta. Sesiapa yang ada syarikat-syarikat ataupun organisasi, mereka akan simpan. Walaupun kerani tersebut dah bertukar dah. Report tak akan bertukar. Dia akan minta juga report terdahulu dan sebagainya. Itulah penting. Dan sesebuah organisasi, sesebuah syarikat, dia kena adalah cabang-cabang pengurusan dana tersebut supaya tak ada penyalahan, penyelewengan ataupun dan sebagainya lah. Itulah penting. Termasuk tabung haji sendiri, dan saya haraplah tabung haji tak ada termasuk dalam senarai penyalahan guna, penyelewengan. Saya haraplah tabung haji ada sistematik dalam pengurusan kewangan itu sendiri, dan saya haraplah tak ada pencampuran dan sebagainya lah. Jadi itulah dia kepentingan di mana institusi itu harus apa orang kata, campur tangan politiknya tidak terlalu kuat, dan tadbir urus institusi itu harus kuat dari segi polisi, SOP dan sebagainya. Macam tadi tu memang dah ada undang-undang yang kata tak boleh ini dan itu, tapi still dibuat. Sebab apa? Sebab pihak pentadbir tutup mata. We can say lah. Yang dia masih lagi teruskan dengan pemberian bonus, pemberian dana yang tidak sepatutnya. Dan yang terakhir sekali bagi untuk saya, selain pada pengurusan dana ini untuk organisasi dan syarikat tersebut, terutama sekali untuk orang politik, tolong jangan sentuh agensi-agensi. Tolong jangan ganggu. Sebelum Tun pergi ke situ, saya sebenarnya nak kembangkan lagi diskusi. Tolong jangan ganggu agensi-agensi yang sedia ada, swasta ataupun non swasta ataupun kerajaan sendirilah. Tolong jangan ganggu. Okey. Terutama sekali untuk niat politik, untuk niat parti, tolong jangan. Termasuk sekali dengan agensi kepolisan. Jangan ganggu. Jangan kacau pengurusan kepolisan. Jangan ganggu urusan agensi custom, agensi ketenteraan dan sebagainya. Jangan.
Dan jangan kita politikkan agensi-agensi seperti ini. Politik tak boleh masuk campur dalam mana-mana urusan pentadbiran sedia ada. Sistem yang sedia ada sekarang agak susah lah Tun sebenarnya kalau kita tengok realiti. Sebagai contoh, agensi-agensi perladangan, pertanian, perikanan, apa lagi. Itu baru dalam bidang Portfolio lah. Ni kalau portfolio lain dia ada agensi ni, agensi tu, tabung haji ada agensi ni. So kita ada banyak sangat agensi tu. Banyak sangat institusi yang dia diberi dana tu. Sedikit pencerahan kepada pendengar luar di situ. Ini realiti yang sedih lah. Saya bila dengar benda ni, saya kata, kalau saya nak berburuk sangka lah, mungkin ada pihak yang ingin menggunakan dana untuk disalurkan kepada sesuatu tempat atas kepentingan peribadi. Okay? Saya tak nak, bukanlah nak mention tabung haji sangat. I'm talking about other institutions too. The system Jadi, biasanya tu, lumrah sebuah parti politik ini, dia sepatutnya tak ada duit pun. Ya, betul. Tak kaya pun sebenarnya sebuah parti politik ni. Tapi masalahnya kerja politik ini dia memerlukan dana yang sangat besar. Jadi saya sangat menyeru lah, saya sangat pro kepada rang undang-undang pendanaan politik diluluskan secepat yang mungkin. Apakah itu RUU pendanaan politik yang di mana transaksi setiap calon mereka yang bertanding sangat dijaga sebab dia tak nak dana daripada let's say 10 juta datang dari US ke ataupun 1 juta datang daripada usahawan yang tertentu ke, daripada Arab Saudi lah, raja. So ada concern kepada political promises, janji-janji bila kau menang nanti kau bagi project tender to me itulah cara tu. Jadi kalau skala yang rendah tu biasanya mereka akan buat NGO, yayasan. Itu normal. Itu normal. Jadi minta dana 100,000, guna 5,000, yang lain masuk poket. Itu baru skala kecil. Kita belum cerita skala projek, skala yang lebih tinggi pada itu. Kalau cerita pasal projek, kita ada grade G1 sampai G7 kan. G7 tu berapa juta lah tu. 2 juta ke atas. Itu pun kalau yang ada ambil lesen G7 tu. Kalau kita pergi naik atas lagi, agensi pun boleh dimainkan untuk penyaluran dana yang sebenarnya kadang-kadang penyaluran itu tidak perlu tapi dia disengajakan supaya dana itu boleh sampai ke, let's say, katanya akar umbi kepada pihak tertentu. Aku salut, aku beri kau lantikan politik ni, aku berikan kau dana sebab segini, kau guna kau untuk kepentingan tertentu lah. Yang sebenarnya semua orang di Malaysia yang agak dewasa semua tahu benda tu berlaku. Jadi benda itulah yang kita perlu sekat. Ini tabung haji pun dia sanggup buat tu. Tabung haji ni tu. Ada itu zakat. Ini memang level izin kan? Dengan izin. Gila punya level dia. Ni okey. Tujuan kami untuk kalau agensi yang tak berkaitan agama pun yalah beranilah solat kan. Tapi ini institusi agama. Tapi kita tak what can I say man. Tujuan kami untuk bahas topik ini memanglah agak panas. Yang keduanya adalah kami bukan hanya menyalahkan pihak tabung haji kerana dalam situasi ini saya tak marah pentadbir haji. Saya marah campur tangan politik dalam tabung haji. Itu maksud saya lah. Kita bukan blame pihak tabung haji, tetapi our main point is berkenaan dengan pengurusan pihak politik dan sebagainya. Walaupun kami tak nak sentuh bahagian politik, tetapi kami juga ingin menyentuh bahagian politik yang bukan saya kepatian. Tadi sentuh Macam bukan sentuh lah. Kami bukan menyentuh kepatian. Sekarang ini panas di media sosial menyalahkan parti A, B, C dan sebagainya. Betul. That is khas untuk pada opponent sendirilah, khas pada tujuan pada orang tersebut. Bagi saya, tak kisahlah kau parti A ke parti B ke C,
whenever you bergelar sebagai ahli politik, jangan sentuh. Yes. Orang politik tak boleh ada business when you dah masuk dalam politik. Orang politik, dia mesti claim. Dia tak boleh masuk dalam mana-mana bidang agensi yang dia kena ambil duit dan sebagainya. Dia tak boleh interfere management. Dia kena bantu management, bukan interfere management. Dalam kes tabung haji, pihak kerajaan terdahulu, bukan parti politik, kerajaan terdahulu, dia kena membantu tabung haji. Bukan interfere the management, bukan mengancau pengoperasian pengoperasian tabung haji itu sendiri. Dalam sesuatu agensi kerajaan, tak kisahlah kerajaan terdahulu ke kerajaan sekarang, Yes. tujuan kita, tugas kita bukan untuk reshuffle agensi tersebut, bukan untuk mengganggu operasi tersebut, tetapi kita sebagai leader, kita sebagai pengurus yang baru, bersama-sama dengan kaki tangan lain, pihak pengurusan lain, untuk membangunkan sebuah agensi tersebut. Untuk melancarkan agensi tersebut, bukan mengganggu pengoperasian, bukan mengganggu manajemen lembaga ataupun itu sendiri. Kecuali ada ketirisan, itu kita serah pada SPRM lah, Jabatan Audit sendiri. Yes. Pihak politik tak ada kuasa. Dia tak ada kuasa untuk menyatakan yes and no. Tak ada kuasa plan A, plan B, no. Kalau dia nak menyatakan okey, lembaga haji salah dan sebagainya, dia kena, as a kerajaan, dia kena memberilah authority kepada agensi yang sedia ada. Apa gunanya kita menubuhkan SPRM? Apa gunanya kita menubuhkan Jabatan Audit Negara? Itulah gunanya kita menggunakan Jabatan Audit Negara, SPRM, untuk menyiasat, untuk check and balance sesuatu organisasi, sesuatu syarikat. Dan JLC ataupun non-JLC, begitu juga. Dan parti politik, kita tak kisahlah. You parti politik mana sekalipun. As long as you bergelar orang politik, jangan ganggu, jangan sentuh. Agensi kepolisan, jangan ganggu, jangan kacau kes. Polis nak tangkap pun seseorang itu, jangan kacau keputusan, biarlah, lepaslah. Dengan kuasa politik, jangan ganggu beliau, jangan. Bagi saya, kita berikan semua ruang kepada agensi-agensi sedia ada untuk melakukan kerja mereka masing-masing. Jadi Dan Tun, bagi saya lah Tun, institusi undang-undang harus diperketatkan. Masalah tabung haji, ialah it's a both side punya masalah lah. Pentadbiran membenarkan ia berlaku. Yang atas campur tangan politik juga menggunakan kaedah-kaedah apa orang kata. Dia sebenarnya belum confirm lagi. Maksudnya, tapi kita boleh baca dah lah. Kita dah boleh baca why it happened that way. Kita boleh nampak walaupun baca je lah RCI 200 pages tu. Siapa yang rajin. Saya dah baca hampir 100 jugalah sebenarnya, tapi saya it's a sad reality, Tun. sebenarnya Bro Ahmad menyatakan pasal undang-undang. Maksudnya kita nak harap YB, kita nak harap even penjawat awam yang naik daripada bawah sampai grade atas jadi pengarah, jadi pengurus ataupun jadi paling eksekutif, pengarah eksekutif, dia nak tak nak lah sekali bergantung juga kepada akhlak, integriti. Buatlah undang-undang seketat mana pun Tun, kalau mereka insan ini yang berada di atas pentadbiran ini tidak dapat menjalankan perkara yang sepatutnya, habis. Bab kata Bro Ahmad tadi, beliau mengharapkan undang-undang. Undang-undang pun ahli politik boleh guna kuasa mereka untuk membebaskan, untuk tidak dibicarakan. Ada kena berapa tuduhan, puluh tuduhan pun boleh dibebaskan tanpa usul dibicarakan. Ada juga kes ahli-ahli politik selama ini. Dan peliklah, tanpa dibicarakan, dilepaskan begitu sahaja, tanpa ada alasan daripada mahkamah sendiri. Tanpa alasan daripada mahkamah. Maksudnya mahkamah tu tak function lah. Dalam Campur tangan politik.
dalam agensi mahkamah, agensi perundangan, siapa cakap undang-undang atas pada segala agensi? Walaupun institusi diraja pun di bawah undang-undang, saya tak rasa. Sekarang ini agensi undang-undang di Malaysia di bawah segala bawah. Kerana apa? Ahli politik boleh memanipulasi undang-undang. Rakyat biasa boleh beli, boleh bayar institusi undang-undang. Dan tidak ada ketulusan. Kalau kita meningkat pun, mengetatkan undang-undang di Malaysia, tak akan jalan kalau kita sebagai pelaksana sistem tak begitu integriti. Maksudnya tidak beramanah. Dalam level execution kita perlu bertingkatkan kualiti lah dalam mana-mana sektor mahkamah dan sebagainya. The system is good. It's just us, pelaksana sistem. Pelaksana. Dan tambah pula pasal tiba-tiba masuk mahkamah pula tu. Nanti jadi 3 jam pula podcast kita. Dia bukan apa. Dalam podcast kita ini, terutama sekali topik RCI, dia bercabang. Politik, mahkamah. Because of what? Because of satu entiti yang tak amanah lah. Satu lagi penyelewengan dan sebagainya. Jadi, semua agensi kena main peranan masing-masing. Dan semua ni terlibat sama. Kalau satu agensi ini tak amanah, boleh dibeli dan sebagainya, bagaimana dengan agensi yang lain? Dan satu benda yang saya perasan lah, ada baiknya juga apabila kursi-kursi parlimen, latihan-latihan politik, ataupun mana-mana tempat lah yang orang politik boleh masuk, ada baiknya juga apabila fragmentasi parti itu banyak. Contohnya sekarang kalau dia satu parti itu terlalu dominan, ada kemungkinan kalau leadernya, ketuanya tidak berniat baik, maka pengikut-pengikutnya akan kata yes, let's do it, walaupun benda itu salah. Tapi bila fragmentasi itu banyak, ada keburukannya juga, tapi ada kebaikannya juga untuk menjadi timbang tara, check and balance kepada audit dari sudut accountability dan juga audit dari sudut performansi. Macam itulah. Saya nak panjangkan tapi kita tak dapat nak panjang. It's terlalu panjang lah. Lagi 2 jam podcast kita ni. Jadi cukup kan? Itulah dia. Dan kita sebagai rakyat, macam saya bagi tahulah, saya ada prinsip 3R. Bukan race, religion, ni bukan. Tetapi ingatkan recycle, reuse. Tetapi prinsip saya merupakan 3R. Merupakan rakyat lihat, rakyat rasa dan rakyat sendiri menilai. Jadi kita bagi pada rakyat, rakyat sendiri menilai, rakyat sendiri rasa dan rakyat sendiri cuba untuk berfikir apa yang terbaik, bagaimana dan apa punca. Dan sama-sama kita fikirkan. Dan bukannya hanya orang dewasa saja, kita yang dewasa ni walaupun Gen Z kita ni kan. Kami budak Gen Z. Bukan. Sama-sama. Kerana ini berkenaan dengan negara kita, masa depan, bangsa kita, generasi kita dan sebagainya. Dan ada juga menyatakan budak muda tak perlu pun masuk campur dan sebagainya. Pakcik, makcik, tak lama lagi yang akan menerusi legasi, akan menyambung, menerajui negara. Kami yang orang muda ini. Dan apa salahnya kami orang muda ini bersama-sama membantu untuk memantapkan lagi institusi-institusi yang sedia ada, agensi-agensi yang sedia ada. Kerana kita risaulah, ini tempat kita, negara kita, tanah air kita dan sebagainya. Jadi ini merupakan tanggungjawab kita sendiri. Dan bukan hanya tanggungjawab sebilangan individu, tetapi tanggungjawab kepada seluruh rakyat Malaysia sendirilah. Betul. Jadi itu dia pergulungan daripada Tun. Saya tak mampu untuk berbicara lebih lagi. Ini kita ingatkan topiknya sikit tapi 2 jam juga hari tu. Aduh. Nya macam okeylah. Setiap topik. Okay, dah stop. No more man, no more. Okay, kita jumpa di episod 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bro Ahmad dan saya Tun Zainal dan Mukris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.